Terkejut kan? Dah. Duk terkejut. Dah biasa orang Kedah. Oh, biasa orang Kedah nak. Suami Tok T sendiri orang Kedah kan? Suami orang Kedah. Dah biasa cakap begitu. Ya, gelaju orang pun. Okay, dah 49.7K. Alright, 50K. Masya Allah, so kita Assalamualaikum. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, apa sembah ke? Assalamualaikum. Saya nampak macam maklum ah. Tak ada pun, tak ada. Nampak macam nak menakan saya. Okay, kita buat apa pembuka bicara. Okay, bismillah. Okay, kita belakang dulu. Sihat kan salam. Okay, baik. Alhamdulillah. Sihat tu. Sihat tak? Akhirnya. Akhirnya. Allahu Akbar. Tak boleh je dia segelak kan? Ya ke? Okay. Tok T saya duduk belah sana boleh? Sebab angle saya belah sana. Oh, okay. Tak apa. Boleh. Okay, Assalamualaikum. Hai semua yang menonton ni secara live di akaun TikTok saya, Tok T TikTok. Akhirnya jadi kenyataan kan untuk saya dan juga Mek Dinda. Okay, kita selalu berjumpa dekat dalam event. Tapi ini first time kita, sebenarnya saya menjemput Mek Dinda untuk hadir ke office saya untuk sesi TikTok kita secara live ni. So sebab apa? Sebab saya apa? Sebab boleh. Sebab boleh. Saya nak panggil sebab boleh kak. Macam tak sesuai. Sebab cuba Tok T tengok kat situ. Tok T nampak macam adik angkat saya. Alah, tak ada lah, mana ada. Tak make up lagi, tunggu make up. Oh, saya lagi make up apa tunggu Sat? Tunggu make up. Macam ni Mek Dinda cakap, Tok T boleh tak kalau Mek Dinda nak make up saya? Of course Mek Dinda dah memang muang. Dia selalu make up orang. Jadi sekarang ni bagi saya jadi muang. Oh, specialnya. Boleh tak berubah saya menjadi bid wanita? Boleh. Tak, prima donna. Prima donna selalu dah. Okay. Selalu jadi bid wanita lah. Boleh. Okay, Saya cuba, nervous juga ni, nervous. Ya, Kak Iti nervous. Menyanyi atas pentas tu okey lagi. Ya ke? Okay, jap. Sebelum tu, Tok T, kita nak panggil apa? Panggil je Kak Iti. Kak Iti. Ya. Iti ke? Nampak macam bestie sangat. Lepas tu dah cakap dah bestie dah. Oh, bestie so panggil Kak Iti boleh lah? Kak Iti je. Okey, Kak Iti boleh panggil saya Mek Dinda tak sah? Apa? Panggil menamakanku cinta. Allah kita. Ya Allah, tangan pun haru, tangan saya besar. Taklah. Kita tangan-tangan yang rajin. Rajin lah. Rajin memasak. Rajin masak apa? Masak rajin. Masak kat mak mentua, masak kat abah, masak kat tu. Masya Allah. Kalau macam tu memang tangan kita dilahirkan untuk bekerja. Okey, Kak Iti. Ya. Anda sudah bersedia? Mari kita mulakan. Okey, boleh komen. Bersedia. Cantiknya Tok T. Cantik. Boleh Dia tak ada lah. arah. Tak ada. Tak ada cik nampak macam kentang. Mana ada. Betul. Tu dia tu Boleh cik. belakang sikit tak kamera ke macam mana? Takutlah tak nampak kan keluar Saya frame. takut sekarang ni sebab saya nampak macam kentang. Taklah, nanti tu Kak Iti mencantikkan lagi. Okey, kita nantikan ya. Boleh tak? Terus belakang. Belakang sikit. Jangan bagi orang masuk. Ni tali silat cik yang terbuka, kena nervous. Okey, ikat tali pinggang hitam. Tapi saya tak selesa kalau PA tolong buatkan, saya nak Kak Iti tolong buatkan. Boleh. Allah gitu ya. Kat kasat lah. Ya Allah, jangan jalan. Nak ketat kan? Tak payah ketat, tak selesa. Tak selesa. Ya, Tok T pun nampak nervous kau. Takut Tok T nervous kat cik. Nervous sikit. Nervous sikit. Nak make up orang kan sebab pekerjaannya adalah menyanyi. Ya. Atas pentas. Jadi bila nak make up tu, alamak jadi ke tak jadi? Jadi ke tak jadi make up saya? Okey. Okey. Kita nak buat apa? Okey, sebenarnya semua yang tengah menonton ni, saya hari ni live adalah untuk produk Simplicity. Betul. Okey, sambil-sambil tu nanti kita ada Beauty juga, tapi kita fokus kepada Simplicity yang mana kita ada skincare. Tahu kan? Pernah pakai kan? Pernah. Simplicity nombor 1 dekat hati saya. Masya Allah. Kak Iti tahu tak saya di Citizeness apa Terima je. kasih. Ni semua yang ada kat depan ni. Kak Iti saya bukan nak tipu tau. Saya nak spill sikit. Ni bag makeup saya daripada rumah tau. Baik. Tengok ni. Semua produk Simplicity. Saya ada ni Lip and Cheek. Terima kasih. Saya ada ni my favorite anti-badai loose powder daripada Simplicity. Okay. Saya ada banyak dekat ni. Ni yang paling saya kena tunjuk dekat Kak Iti. Faham. Mempersembahkan Timeless Shading Blusher yang berlubang. Oh, maknanya dia memang pakai betul-betul tau. Ini memang favourite Kak Iti sebenarnya. Ya, favourite saya Kak Iti- juga. Ya, kita Kenapa Kak Iti nak kena tiru saya? Kita bestie ya, betul lah. Sama, keinginan nanti sama. Chemistry tu. Okey.
Okay, jom. Okay, jom. Jangan lalai kita ya, Katie. Jom. Nanti kan kita nak zoom kan, boleh kita naik kan? Minta ya, kita nak zoom. Jadi kita kena naik sikit. Tapi kan Kak Iti, tempat kita live ni terlalu dekat. Memang hari ni memang kita beramah mesra. Betul. Oh, memang dia punya betul konsep tu rapat. adalah bestie. Bestie bersama bestie. Okay, jom. Kan Okay, kita jom. ceritakan yang lain tu macam Adik. bengang aja kan. Macam angin aja kan. Okay, macam ni Kak Iti, cop. Rasa panas pula kan aircon ni. Panas ya? Ya. Orang cakap kalau panas tu sebab tengah jatuh hati. Gitu. Okay. Minta maaf ya, saya gelak lebih sikit. Tak, boleh tak Sabar apa. sikit. Okay. Macam mana apa tak? Okay Kak Iti, saya nak buat satu kejutan. Okay, apa lagi? Dengar kata kotak yang kita nak bagi ni kotak. Apa nama dia tadi? Sedap nama dia. Ini premium Premium Raya Gift Box. Raya Gift Box. Ya. Dengar kata tak banyak. Ya. 100 saja. Betul. Saya nak beli Oh, terima kasih. untuk semua orang yang ada kat sini. Biar betul. Ya betul. Saya nak 10 kotak ni untuk kita bagi dekat orang yang jawab soalan. Kita tepuk sikit. Betul ke? tepuk. Tepuk. Mana ada sound effect ni? Saya takut nak menjerit. Kita tepuk. Untuk kita kejut. Tepuk. Mana dia level sound dia? Yang ni bukan main-main tau. Ni cik nak beli 10 tau. Cik nak bagi kat Betul ke? Betul. Jadi 10 ulang lah. Okey, tepuk. Ya betul. Tepuk. Tepuk. Assalamualaikum. Ya, kita bersama Widya Wanita. 10 ulang. Kak Iti habak kat dia. Okey, beritahu kat dia orang 20. 20 ulang. 10. 10. Sebab lagi dia pun marah lah. Dia pun nak better. Sebab tak Okey, banyak kan. betul. Kita patut bagi kan. Sebab mereka dah berkumpul kat sini 5.4 mata yang memandang. Okey, Ya. jom. Baik. Sebenarnya kita ada, kita cerita sekali lagi mana yang baru masuk. Kita ada Mek Dinda in the house. Tepuk. Allah, kita ada Kak Iti lah, kita panggil Kak Iti. Okey, selalu saya masuk live Mek Dinda kan. Kacau-kacau dia, tapi hari ni kita import jemput dia datang ke sini. Dan memandangkan Mek Dinda ni memang dah sinonim dengan makeup. Dengan simplicity. Ya, simplicity juga. Abang Pengguna Anas. simplicity. Terima kasih Anas. Abang Anas, Anas ni dia apa orang kata? pensedekah ya. Pensedekah. Pensedekah. Okay. Dia adalah bukan, dia legend dalam TikTok ni. So guru-guru TikTok. So okay, hari ni kita ada offer ya. Kita cerita sikit, kita ada offer kita iaitu minimum RM50 anda belanja dapat RM5 Dapat RM5 off. Ui, macam Okey, kalau produk yang kita nak fokus hari ni adalah ini dia, Premium Raya Gift Set, 89 set saja hari ni. Tapi Mek Dinda dah ambil 10. jadi tinggal tolong. Tinggal RM79. 79. Okey, harga dia cuma RM130 sahaja. Dan jimat RM39.60. Okey. Senang Tok T. Sebut tu weh. Betul. Kita baru dah terkejut gempak sikit. Oh ya ke? Jujur orang ni. Patutlah dia pandai main emosi. Tapi saya rasanya direct je. Okey. Direct lah sebab Kak Iti direct pun sold out sekejap lagi kan. Ready. Kasih habis terus 89. Tolak tadi tinggal 79. Betul, 79 set sahaja. Apa yang ada kat dalam ni Mek Dinda? Okay, jom. Iti segi make up check nah. Habak mai, habak. Okay, dah mula-mula dapat kotak yang sangat cantik ni, estetik untuk kita letakkan display rak dan sebagainya. 110. Oh, dia dapat 110. Ya Allah. Boleh beli? Dah kena beli. Dah boleh beli dah? Dah buka dah beg kuning. Boleh beli sekarang. Beli sekarang. Okay. Beli sekarang. Siapa cepat dia dapat. Okey. Terus dia Kita buka nak kan. beritahu apa ada dalam ni. Buka-buka. Okay. Dapat ni. Yang ni last kali kita tunjuk kan. Ya. Okay, ni dapat apa? Pencuci muka cleanser. Nah, cleanser triple action. Ni favourite ni. Suami saya suka pakai. Ya. Maknanya suami menjaga kecantikan juga. Ini memang untuk 35 tahun ke atas. Kalau nak awal pakai pun tak apa. Sebab kita buat formula dia memang untuk anti-aging. Untuk melambatkan penuak. Jadi inilah rahsia Kak Iti. Ya, saya memang pakai yang ni. Tak ada satu pun lain Janganlah. Aduh. Inilah rahsianya. Inilah rahsia dia. Janji. Okay. Lepas tu kita ada mascara. Ya, favorite mascara saya. Wow. Ni apa dia? Ni ini favorite shade. Ya, To ini memang famous lah, ramai yang cakap. Mereka memang sukakan ni sebab ini formulasi daripada Korea. Kan kita gunakan
ingredient dia yang sangat halus, tekstur dia yang boleh buat makeup kita, Ina. tuang bedak kita Smooth. smooth. Okey, maksudnya dalam ada ingredient juga untuk merawat masalah kulit. Dia ada vitamin E. Okey, tapi yang lebih penting dia adalah teknologi Korea. Sebab itu kita panggil dia bedak Korea. Bedak Korea. Yeah. Oh, teknologi Korea. Okey. Kira ni kalau beli dia saja mesti mahal kan? Betul. Kalau beli dia saja harga kat luar ataupun bukan masa live memang mahal ya. So you all kena beli sekarang dengan harga yang saya live bersama dengan Mek Dinda. Betul, harga ni tak dapat kat mana-mana. Harga asal tadi 100 lebih kan? 100 berapa? 80. 180. Itu kira ni eksklusif kita punya harga. Yeah. Ni favorite chat. Sweet Argan Coral. lipstick. Okey, argan lipstick betul. Argan Wonder Lipstick. Betul. Kak dia apa sebut tak betul? Cik lagi hafal. Tak apa, sebab itulah cik ajak cik. Supaya betul kan cik. Cik kena ajak cik. Yeah. Cik ajak cik menyanyi lah. Jangan boleh. Tapi nyanyi dekat ni tau. Dekat pawagam rumah Tok T. Boleh sangat. Lagi Kan? selesa. You all kena sold out kan lah dulu. Ha, cepatlah mana lagi. Sebab 130 you all dapat 1, 2, 3, 4 plus Sampul duit raya terbaru untuk anda. Yang ini ada 5 keping di dalam dia. Okey, ada 5 keping. Sampul kita bukan biasa-biasa, Betul, bukan yang Kak, nipis-nipis. elok punya. Ini berkualiti dan dia besar. besar loh. Tak tahu dah hafal. Sold out. Dia kata. Betul ke? Belum lagi. Guys. Ni dia sangat berkualiti, lebar. Kerah, Lepas tu elok. nak masuk duit 1,000 boleh Mak Dinda. Mana tahu Mak Dinda sekarang dah masyhur. Oh, buat Dia ni. boleh bagi duit raya untuk anak-anak yang datang ke rumah tu seorang RM100. Ni dia. Ini dia ya. Macam cik tengok satu. Nah. Oh, warna ni mesti ni Kak Iti yang design no. Kita Kan? pilih. Pilih. Ni nampak. Siap. Siap ada tanda tangan lagi. Ya. Betul ke? Cepat. Ya, Mak Dinda behave betul no. Sebab baru nak masuk. Salah pelan-pelan. Kita dah start make up kot no. Okey, jom kita start make up. Okey, Okey, pertama kena prep wajah dulu. So Mak Dinda dah prep wajah Mak Dinda. Dah cik dah. Sudah nah? Ah. Kena pakai moisturizer. Kalau nak pakai serum, pakai sunscreen, pakailah sunscreen. Ya. Okey, lepas prep tu saya nak menggunakan apa tau? Tak nampak Hari ni kita nak pakai apa? Concealer ke kita nak pakai betul-betul cushion foundation? Ha? Okey, baik. Ready guys. Okey, kalau concealer Mak Dinda pakai 02 ke 01? Cik pakai 02. Oh, Z0 tu sama. Apakah kita sama je ni? Ya, buat kita dari tadi je tamu. Cik dah lah kan. Okey. Okey, tak apa, Zero tak apa. tu kita pakai hak ni lah nah. Ni. Timeless. Timeless collection ni. Ya, betul. Okey, Ni. kita pakai Timeless collection Betul. baru lagi ya. Okey, Timeless collection ni adalah saya punya favorite. Okey, sebab apa bila pakai ni dia full coverage dan muka nampak flawless. Flawless. Packaging pun cantik betul. Dah macam Cantik. international nah. Dia nampak mewah. Walaupun pada harga yang berpatutan. Berapa ringgit tu? Untuk Okey. yang tu. Yang ini harga dia harga RM48 dah tu. RM48. RM48. Harga asal RM69. Ya, lepas tu dia turun 53, 51 tapi sekarang jadi RM48. Okey, ini ada apa tau? Ini Ada apa? ada Ada extra lily orange. Lily orange. Extra lily orange ni, okey sambil-sambil kita tepek lah no. Tepuk. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Takut No, lah. cik dia tunggu saat ni je. Aduh, takut. Okey. Ya. Hari ni saya jadi muar. Saya jadi Artis. model. Artis lah. Okey lah. Bismillahirrahmanirrahim. Tak make up lah pasal Kak Iti nak make up. Okey, kita tengok dulu hasil Kalau dia. kata terkuat ke apa, rasa sakit, jerit nah. Jangan. Ni Kak Iti nak buat apa? Buatlah. Cik serahkan jiwa dan raga cik hari ni. Nak tonyoh aja. Ya Allah. Dia Okey, senang nak nak di blend. Duk cik rasa ringan lah ni. Bau dia sedap juga, bau lili ke? Ya, bau lili, bau tangan Bau semua. tangan. Oh ni bau tangan ke? Bau benda ni. Meninggal lah. Okey, fokus. Okey, jadi dia melekat elok. Elok. Melekat elok. Hang tu pasal aku segok tak gini. Kulit pun cantik, Mek Dinda. Kan? Cik pakai Simplicity lah. Aduh, dan terima kasih dong. Wow, cik pakai semua tau. Awak yang wangi sangat ni. Kita tolak ke macam mana? Tolak. Nak Takutlah kena takut hidung. Okey, saya cik dah. Okey, kita Tak apa. Hari ni biar cik wujud. Untungnya ada lah ni MD tak untung. Ya.
Hampa yang untung sebab hampa dapat set ni 110 daripada 130. Tak banyak tau. Ada berapa je tu? Sekarang dah tinggal 63 set. Guys, tinggal 60 set saja lagi. Mana followers Medina dan juga Siti Zonas. Ni, nak dapat ni ingat senang kan Kak Titi kan? Kat hidung hati-hati tau. Kenapa? Sebab ada Oh, ada benda tu ke? Oh, hari ni pakai ya? Patutlah mancung sangat. Macam nak dapat orang. Oh, pakai susuk dah. Ya, betul. Hari ni Mek Dinda pakai susuk. Oh, nak lap sikit. Ha, tu dah cek tengah peluk. Gitu. Letak kipas boleh? Panas sikit rasa. Ya Allah, yang kalau hampa buat tak tahu dekat set tu, saya boleh kata apa? Kita kata kat mereka? Anda rugi. Ya. Sebab apa? Dalam ni ada 5 barang termasuklah sampuraya. Tok T yang cantik. Itu MD kan? Kalau nampak je Tok T dalam tu apa beli ni? Beli je tak sedap fikir-fikir lagi kan? Ya, pandai. Jadinya daripada 189 jadi 110 saja. Bestnya Tok T make up kan? Tu dah sikit saya nak pijai muka saya. Ya kan? Nak cakap mana? Dekat tu apa pakai ICC. Satu gambar dengan saya RM50. Dengan harapan ni adalah make up daripada Tok T. Ya. Any nervous kan Tok T make up? Saya yang nervous. Nervous kan? Alamak, cantiknya awak dekat-dekat. Janganlah. Ini Tok T tau. Oh, nak? Terima kasih nak. Sedilah dengan cik. MD nanti sayangkan untuk saya. Jangan sayangkan. Ni dia tak ada duduk diam. Tapi betul hidung mancung betul pakai tu. Lah, lagi cik Sienna link dah kat mana? Tapi takut lah. Takut lah. Takut tersedut. Tak apa, cik ajak cara dia. Untung lah. Dak lah ni bukan MD yang untung. Yang untung sekarang ni adalah untung adalah hampa. Ni tahu tak dalam kotak set raya. Kita kata set raya bestie lah nak. Kak T boleh? Boleh. Set bestie tu maksudnya set MD dengan Tok T. Kami duk cerita tang tu nak bagi kampung 110 dapat 5 barang. Ya, Alhamdulillah. Awak memang tak ada kedudukan ke? Aduh, tak baik tau. Jerawat tak ada? Jerawat ada kadang-kadang. Awak make up sendiri kan ni? Sendirilah cik. Segok dulu. Ish. Dah murah sangat dah tu. Nak murah berapa lagi? Kak Iti ada gamuk. Dia kata produk Alina nak set ni RM1 Kak Iti. Oh, jangan. Kita bukan timbang kati. Kami buat formula. Ya, timbang kati lain lah. Timbang kati lah awak. Orang selalu kata timbang kilo. Timbang kilo Kak Iti kata timbang kati tobat lah awak. Ya, betul dia tu memang lawa MD. MD tu baru tengok dekat ni. Yang tu tengok je atas pentah. Nervous kan make up saya? Lepas lah sikit tu tak mata. Sorry tak cik memang tak tidur dia. Mata cik nak tengok apa je. Tak apa kan? Gigi cantik. Kita jadi make up. Okay, jangan lalai. Jangan lalai. Kita buka harga best 110 dapat berapa barang. Dapat kotak istimewa. Celah hidung ni, ya Allah, tajamnya. Tajam lah. Okey, dah kata tepi. Kak Iti kena dekat lagi. Kak Iti kena dekat lagi, tak nampak. Dia dah rojoh mental kita. Tak apa, rojoh je. Saya okey. Kak Iti nak buat apa? Kak Cik buat. Okey, kita dah blend dah. Si cantik kan finishing dia? Alhamdulillah. Kak Iti cik dia nampak. Dia pun kata cik dia nampak macam Kak Iti dah. Ya ke? Okey. Tadi macam kentang kan? Tapi cik kalau nervous sayang hidung keluar tau. Ya ke? Okey. Kita tisu dulu. Okey, tisu dulu dah. Sorry tau. Cik tak boleh nervous. Tak maaf dah. Terima kasih. Dok ni jangan duk wangi lah. Duduk belah sini pun wangi, duduk belah sini pun. Kak Iti pakai minyak wangi Simplicity ke? Kita campur-campur. Kak Iti suka campur-campur. Yang terbaru ni pun wangi sangat dan murah. Ni lagi nak buka dah, Mat. Ada di beg kuning tak? Ada. Sana. Hak bau wangi ni. Ada jugalah. Ada. Okey, jadi pergi tengok dekat beg kuning bawah tu 110 you all dapat cleanser. Yang mana cleanser ni sebaiknya umur 35 sampai ke atas boleh pakai untuk awet muda. Tu dia. Lembut dah. Okey. Kita Okey. ratakan. Ada tempat tak rata ke? Mata macam tu.
Ya Allah, cik terus segak. Okay, lepas tu kita dah siap make up lah ni, dah pun datang ni Kita segak. letak ni, okay, dah selesai untuk foundation kan. Kita pakai cushion foundation. Kejap lagi kita letak bedak. Bedak yang favourite cik tu. Oh, Loose powder ada tu. SPF tak ni? Yang ini ada SPF, vitamin E, dan dia high antioxidant. Ni high antioxidant. Kita tau. zoom sikit, kita Saya zoom tak sikit. pakai terlalu pekat, tak banyak sangat. So saya pakai layer yang nipis. Kau macam muhur-muhur nak tekan tu kan? Tapi lawa. layer yang nipis saja. Okay, dia nampak muka terus glow. Sebab Mek Dinda tak banyak masalah kulit muka. Muka dia flawless. Dan cik rasa macam baru. Cik yakin nak duduk sebelah Kak Iti selepas pakai cushion foundation tadi. Okay, itu cantik dah naik seri dah. Itu baru cushion foundation. Tapi kita ada ni pula. Kalau Ambil setengah concealer. orang tu nak kasih enhance lagi. Highlight sikit kan? Betul. Pandai. Kak Iti pun belajar juga ni. Pandai lagi. Okay, nak kasih ada contour sikit. Kiranya kalau Kak Iti make up macam ni lah cara dia, step per step dia. Ya, Oh, betul. okay, Kalau dah pakai satu muka, saya pakai cushion foundation. Ini memang favourite Kak Iti terkini. Macam sekarang ni pun Kak Iti pakai ini je. Mana nak tengok? Okay, sekarang ni saya pakai concealer sahaja sebab concealer ni memang dia punya sifat dia adalah menutup kekurangan kita. Kak Iti ada freckles juga kat pipi tau. Tak ada pula ni. Ada. Ni tak nampak Oh, tak nampak. Pakai inilah cik. Oi. Oh, pakai hat tu dah cik. Oi. Lepas tu dia boleh tahan lama. Sebab cik pun banyak sangat air-air tu. Oh, nak kata lah. Kan ada. Elok je. Okay, kita letak sikit-sikit je. Tak pakai hidung. Macam hidung, hati-hati lah. Okay, baik. Jangan telan lah. Jangan ada telan. Jangan hidung duduk sedut lah. Tu lah. Okay. Ya. Ini nak bagi dia ada highlight sikit. Kejap. Harga dia RM29 ke? Ya, kita Concealer tu. Concealer tu RM29 je. Concealer tu RM29. Sorry. Tak pantai. So RM29. now kita RM29. Ini ada rahsia penutupan aib Mek Dinda dan Kak Iti sekarang. Kalau tengok sekarang ni, Andy tengok muka Kak Iti tak ada rangsuk. ada apa ni, dark circle. Okay, Ya. ada dark circle, ada apa, eye bag atau ada garis-garis bawah mata. Kita nak tutup sikit lah. Ni ada 2 kod. 3. Ada 3 kot. 3 kod. Okey, 3 kod. Macam Okay, MD bagus pakai tu. apa Kak Iti? Ni 02 juga. Sebab dia lebih cerah daripada ini tadi. Cushion. Okey, jadinya hari ni siapa spend RM50 ada off RM5, tak kisah apa dia pun. Betul tak? Betul. Kan? Dan texture dia agak lebih pekat sikit daripada cushion foundation. Oh, memang untuk menutup lah kan? Cushion foundation tadi dia more macam lightweight, lepas tu dia ringan kan? Jadinya letak benda ni dia nampaklah coverage sikit sungguh. Kan? Ya. Alright. Tak tidur diam. Susah dah pakai. Takut tercucuk mata. Tak apa lah cucuk lah. Cik boleh bangun kan mata cik sakit sebab tuti. Tu ada tumbik sikit, sorry tau. Ni selalu tengok apa? Tengok suami tak apa. Duduk asyik tengok Kak Iti hari-hari. Tengok je tercheck out. Tengok je tercheck out. Habis duit saya. Tak apalah kan nak lawa kan. Ya. Dah nampak tak dia lebih cerah dekat bahagian yang kita letak tu? Kan auto nampak kita punya bawah mata tu cerah. Dekat batai hidung tu ada sikit nampak. Dia apa? Naik. Dia Dia nampak naik seri lah. Dia dah Naik seri. pop up lah bahasa dia So dah. cik nak pakai cik punya ni ke atau pakai Kak Iti punya? Pakailah siapa. Kalau boleh pakai acik lah. Balik cik nak pegang frame. Okey. Sebab Kak Iti dah pegang. Okey. Tapi dia punya tu Okey, bedak pakai dia? brush ya. Beruh ya? Beruh yang mana? Ni. Boleh. Ni ke? Ah. Betul ke? Nanti Boleh. blusher pula bukan ya? Boleh Betul kan? kan? Boleh. Okey. Kita ambil tepek. Ni, Bahagian-bahagian tertentu. sampul raya untuk anda. Okey, MD nak bagi soalan untuk depo boleh tak Kak Iti? Boleh. Sebab tadi kan cik bagi 10 kan? Okey, sedia? Dia kata sedia dah. Okey, soalan dia. Soalan dia apa dia? Soalan dia, nak pilih soal pemenang tu tolong sat moderator Mek Dinda buat kerja lagi.
Soalan dia, tadi first Kak Iti pakai apa makeup Mek Dinda? Yang ni memang untuk MD tau. Yang ni Kak Iti tak payah buat apa-apa. MD nak dekor kat depa. Yang 10 tadi. Kan? Boleh kan? Boleh. Nanti bagi MD yang dia sendirilah yang tahu. Boleh kan Kak Iti? Boleh je apa Mak Dinda nak kami bagi. Kami nak segok je hari ni. Nak jadi Tok T. Nah. Ya Allah, segok je! Sorry ya, Cik. Cantik. Dia tahu Kak Iti cantik sangat. Mana ada. Biasa je. Habis. Tarik Allah, sorry Kak Iti tadi. Nyanyi. Tak apa. Boleh ke? Okey. Tarik Cik yang menamakan aku cinta. Ya, nyanyi betul-betul je. Tengok. Allah tak keluar dah, Cik lupa dah. Kak Iti dah tengok Cik tadi. Allah. Awak. Kak Iti tolong lakkan yang hidung Cik. Janganlah yang tu terlalu istimewa. Cik tengok. Dia ayat hidung dia pun tak mahu rasa noh. Saya nak Kak Iti duduk sini dia. Tak apa. Cik aja. Allah, saya ambil buru je. Apa no span. Sial Kak Iti nak make up Cik. Salah hangat-hangat ni kan tengah hari rembang. Okey, tahu tak Cik selalu pakai kat meja tu apa? Tu wicket yang tadi tu. Oh, tu wicket tadi. Okey. Ini betul muat. Jadi dia tahu apa nak letak. Wicket yang ada dalam set kita tadi. Yang set dalam set Simplicity Oh, dalam set Raya Simplicity tadi. inilah. Yes. Okey, Ni. Mek Dinda kadang kata berpeluh pun tak tahan apa semua. Bila-bila tiba-tiba crack ke apa kan? Ya. Ini penyelamat dia Kak Iti. Betul. Ni, Cik ambil guni je. Okey. Cik buatlah. Cik pandai tanya-tanya ni. Tak apa, Kak Iti duduk Cik ambil kat Kak Iti. Okey. Tambah sikit blusher-blusher ke apa kan. Tapi ini penyelamat dia. Okey, betul. Kak Iti selalu touch up pun macam tu. Tapi sebab nak buat muka orang kan, kita takutlah kita tertenyek kuat sikit. Kak Iti, kita kan bestie. Okey, tanya. Tonyo aja. Tanya. Tonyo aja jatuh lah pula lah semua benda. Okey, alright. Nampak tak? Dia dah tak ada. Betul. Ya. Takutlah tercala pula kulit muka orang. Okey, dahi. Dahi nak buruk. Tizun. Kak Iti, kalau yang mencalarkan tu Kak Iti, okey je. Okey ke? Okey. Dia jangan tu, orang sebelah tu pun tak boleh. Kak Iti tak apa. Kak Iti buatlah, saya tak selesa lah buat sendiri. Yang ni ada dekat dalam set RM110. Tadi tinggal 60, sekarang tinggal berapa? Sekarang tinggal lagi 49 set. Tinggal 40 set sahaja lagi Kak Iti. MD akan sold out kan benda ni. Kak Iti duduk saja diam-diam, okey? Baik. Ni, tolong sold out kan. Mana geng-geng yang sold out kan foundation MD? Tolong sold out kan semua. Kak Iti, hari ni dia tak ada foundation saya. Kita beli foundation Simplicity kat dalam ni dah ada 2-way cake semua dah. Everybody ada. Okey. Kak Iti kejut tak Cik abang cerit? Tak, okey. Tak kejut. Biasa. Biasa. Nampak tak muka Mek Dinda nampak gebu? Ya. Zoom. Ni, dalam set raya tinggal Nampak 49 saja lagi Kak Iti. Cepat habiskan. Rugi Cepat. kau tak habiskan sebab ni dah kira macam almost Almost perfect nak balik raya. Betul. Yeah. Bawa bedak tweakit, Yeah. ada pencuci muka, ada lipstick, ada maskara. Betul. Ni, Pak Bapa sekarang tinggal 110. Lekas sayang, beli sekarang produk ini Betul lah? Kena. Saya selalu nak nyanyi dalam live sayang. Lekas sayang, beli sekarang. Beraya dengan Tok T. Dengar. Kena beli sekarang. Saya pun tak tahu nak cakap apa. Okey, jom. Alright. Okay. Dah sambung lah. Sambung. Okey, Kak Iti suka pakai yang shading blusher tadi. Mek Dinda ada yang baru ke? Kalau tak ada yang baru, Mak Iti nak bagi? Ada. Okey, saya suka buat shading. Shading, okay. Saya pun suka. Sebelum buat mata, kita buat shading tu. Sebab tu saya pakai shading sebab Betul. bang. Ya, tahu. Ada. Okey, mana kalau shading hidung? Shading hidung Kita pakai brush Mek Dinda sendiri. Ya, boleh. Okey, kita pakai ni dulu. Okay, habiskan. Tolong Untuk pipi, habiskan untuk set ni pipi. Alice. Tolong. Oh, betul. Macam professional makeup artist noh. Kena lentik. Oh, lentik. Yang duduk ni pun kena lentik juga tak? Jangan. Dalam live Kak Iti, awas. Dalam live Mek Dinda tadi dah lentik dah. Okey, yang kotak yang dipegang ni tolong habiskan lo ni. Sebab ni daripada harga 180 lebih kita nak bagi 110. Ni harga apa Kak Iti? Harga sedekah ke? Tak, harga kasih sayang. Kasih sayang.
Habis tu kasih sayang untuk MD kan kasih sayang untuk mereka. Semua orang. Untuk semua orang. Alah. Weh, ni senang lah dapat harga ni. Okay, setiap pembelian yang ada dekat beg kuning tu kita akan pinkan ni admin. Dalam ni ada cleanser, ada Wonder Argan Lipstick, Code Sweet Coral. Kod dia macam mana? Boleh pilih kau? Tak, kita memang bagi siap kod Sweet Coral sebab Sweet ini adalah produk untuk pengetahuan juga, produk dalam ni semua yang kita punya best selling produk. Betul, saya setuju. Kita bagi yang terbaik je untuk anda. So anda kena dapatkan. Okay. Jangan duk biar lah. Ya, tapi betul Sweet Coral ni maksudnya favourite Tok T lah. Kak Iti punya favourite. Ya, lepas tu dia membantu untuk merawatkan bibir anda juga. Siapa ada bibir kering, bibir hitam kan? Ni mak mentua cek sungguh-sungguh ni. Betul, kebanyakan memang. Yes, betul. Ya? 41 set yang tinggal. 41 set saja yang tinggal. Satu set guys, sebenarnya agak slow juga tu. Sepatutnya dah sold out dah sekarang ni. Cepat! Saya nak direct saya tekan Kak Iti. Cepat. Kejut. Tak, okey, jegitlah. Betul? Boleh. Okay, Kak Iti sebelah tu. Okey, cepat. Kak Iti tapi dapat kan ini dengan pribadi mana? Okay guys. 5,400 mata memandang. Dalam ni ada Kak Iti sekejap tau. Okey. Dalam ni kita ada 5 barang yang sangat eksklusif, tak dapat ada harga ni kat mana-mana. Ada cleanser. Kak Iti tak terkejut kan? Tak. Okay. Kita ada ni Sweet Coral. 39 saja lagi guys. Habiskan dekat beg kuning daripada harga. Boleh guys, semua orang tak terkejut. Okey, daripada harga 190 kita cut harga kasih sayang. Katie. Tak, okey, sila teruskan. Okey, kita ada ni cleanser untuk awet muda, rahsia kecantikan Datuk Sri Siti Nurhaliza. Tak ada line wajah, kemudian ada Argan Wonder Lipstick Code Sweet Coral dan juga ni two-way cake. Okey, sama juga 02 natural base. Ya, 02. Kali ni memang sangat natural, sangat cantik. Yang ni pun boleh pakai walaupun ini sama matang. Lepas tu dapat mascara dan paling best sekali dapat terima kasih Besti. Dapat sampul raya. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5 barang. Bersama ni 130 saja. Betul ke? Kau dapat murah lagi. Apa dapat harga apa-apa? Okay, komen. Sila komen di bawah ya, dapat harga berapa. Okay, dah boleh itu masuk baru balik. betul ya. Tapi saya takut Kak Iti terkejut. Okey, tak apa, sekali-sekala. Bila iklan je Mek Dinda. Boleh. Tapi Kak Iti kena ingat kali sana tau. Okey. Tutup mata. Weh, RM110 saja Kak Iti dia dapatkan. Apa pendapat Kak Iti kalau mereka tidak menekan beg kuning itu? Oh, rugi sangatlah. Rugi sangatlah. Sangat rugi. 27 set. 27. Kak Iti tengok. Oh, kena menekan ya? Kena menekan. Oh, rupanya menekan-nekan tu pun bagus juga ya? Kak Iti, kan semua orang suka menekan-nekan. Ya, betul. Okey, tak apa, habiskan je. Tolong ya, menekan-nekan. Ya, saya takut nak deras. Saya Kak Iti terkejut sebab Kak Iti kan lembut orangnya. Aduh. Anda sudah bersedia? Mari kita mulakan. Ya. Kak Iti tak nak belanja sikit ke? Lekas sayang nak dengar depan depan. Tak, kita dah ada hati jemputan, biar dia je lah. Belum. Kita kan kawan. Boleh. Yeah. Okey, sebelum tu nak cerita dulu. Ni eyeshadow saya pakai ni. Okey, bagus adalah fresh colour terbaru. Eyeshadow dia ada 3 pilihan warna, tapi saya ambil ni after hours. After hours ni memang warna dia natural yang saya pakai sekarang. Oh, ni Sekarang. Oh, kena tekan lah beg kuning. Beg kuning, warna dia boleh pakai siang dan juga malam. Ya Allah. Dan nak kita raya ni kan. Sebab apa? Dia ada glitter kan? Ada glitter juga. Glitter ada. Dan Kak Iti suka betul dengan warna ni, orange ni. Sebab dia buat muka kita nampak naik seri. Oh, itu dia rahsia Kak Iti. Ya. Weh, RM28 je daripada RM35.90. Kalau sold out, Tok T nyanyi tak? Nyanyi. Janji. Kami akan berduet. Walaupun Mek Dinda bersuara sumpah. Habiskan dulu yang kotak raya ni. Jangan risau. Habiskan yang ni dulu. Tadi nak COD kita tak dapat Kita tak kawan COD masalahnya. Tak kawan dengan COD no. Dah tak kawan dah. Sebab COD selalu main perasaan. Main perasaan. Tak boleh guys. Kita tak boleh mainkan perasaan bidu wanita kita. Yang boleh bermain perasaan sekarang adalah Mek Dinda saja. Kak Iti, kenapa dalam ramai-ramai orang tu saya nak tanya kenapa Kak Iti sebut nama Cik? Sebab Cik duduk depan. Cik beli VVIP. Oh, terima kasih. Lepas tu nampak dia lah. Apa lagi? Menyelah kan. Saya tinggal lagi 16. Oh, Kak Iti tinggal 16. Kak Iti kan salah. Okey. Cik nak menjahit. Okey guys, ada 16 sahaja lagi kotak misteri Mek Dinda dengan
Aku tengok sana. Kak Iti saya tak ada. Okey, sana. Okay, minta maaf guys. Ada 16 saja kotak guys. You all dapat apa? Kak Iti. Apa dia? Jangan terkejut. Tak. Dia akan ada macam-macam miracle akan berlaku ya. Kak Iti jangan ambil barang tu. Biar saya yang ambil. Okay. Dalam ni ada lagi. Kak Iti. Ya. Okay ya. Okey. Okey, ada Teruskan menekan. Cepat. Okay, kita dah dapat green light. Okay guys, tekan back kuning sekarang. Tinggal 16 sahaja lagi. Okay, dalam ni ada two-way cake. Warna favourite Datuk Seri Siti Nurhaliza dan Mek Dinda juga. Tok T dan Mek Besti punya favourite. Lepas tu ni ada mascara. Kita ada ni dia. Ini memang favourite MD, mak mentua MD. Ni pakai waktu tidur dekat T. Oh, Masya Allah. Ya, sebab dia argan oil kan. Betul. Dia merawat bibir. Kemudian ni pencuci muka Tok T katanya 35 sampai ke atas untuk awet muda pencuci muka. 1, 2, 3, 4 dapat kotak yang cantik. Dan sampul raya kita mana tadi? Adanya. Yang dapat sampul raya juga. Jadi dengan harga RM130 dapat semua barang ini. Tinggal 11 dah. Tinggal 11 set saja lagi. Kita bawa balik Datuk Seri Siti Nurhaliza kat dalam ni. Ya. Lupa nak beritahu Mek Dinda. Kita ada ni kata-kata istimewa. Ui, si ada kata-kata istimewa kalau Mek Dinda bawa balik ni. Hari ni down, baca ni. Okay, Kak Iti boleh make up sambil saya baca. Tak boleh lah sidai Kak Iti lama-lama macam tu. Okay. Pandang mana? Pandang. Pada sini boleh? Boleh. Okay, pandang bawah. Okay. Anggun berseri memikat hati. Pantun ke Kak Iti? Ya, macam tu. Poem. Poem. Ibarat melodi yang indah, kesetiaan anda adalah irama yang telah menghidupkan simplicity selama ini. Nikmati koleksi kegemaran saya untuk menyedahkan seri wajah anda di pagi Aidilfitri. Terima kasih kerana mempercayai. Kak Iti, tahniah Kak Iti untuk yang ni kita dah berjaya sold out kan. Okey. Abang kau ni nak beli raya. Oh, Masya Allah. Lama sikit. Okey Kak Iti, tahniah. Dah habis dah ya? Habis So, dah. Kita boleh Kita live apa? Kita tak ada lagi. Kita sold out ke benda lain pula. Terima kasih no. Alhamdulillah no. Berjaya lah nampak gayanya. Pertemuan bestie ni. Wow, dapat ni paus biru. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah. Nampaklah kita nak jadi Mek Dinda ni prima donna Sat. Allah. Sabar bagi kami jadi dulu. Awak pasal apa tak tahu hidung? Awak kuat terhibur lah. Masya Allah. Okay, ini macam profesional makeup artist lah. Ya Allah. Mana ada. Bolehlah agak-agak Kak Iti dah tak nyanyi jadi mak andam boleh? Boleh. Saya akan lock untuk setahun, boleh? Nak kahwin ke? Ha? Takkan. Nak kahwin. Siapa? Jangan. Cik dah kahwin. Awak tepuk cik nak darah. Okey, nyanyi. Allah kata tadi kita janji dah. Kalau tak dapat 2 juta like, tak boleh lah nyanyi. 2 juta like guys. Siapa kita nak melawan apa yang Kak Iti dah cakap? Janji ada orang capati, takkan kita tak boleh capati? Ada orang tu dia tak bayar kan? Jadi dia timbul satu set lagi. Guys, ada orang tak jadi bayar satu set lagi. Mungkin dia terkandas. Dia add to cart je memang kena balas lah. Kan? Tutup mata. Ayah ibu cek banyak pula. Sat bagi cek lah lu. Cek kalau nama lagu tu lah besok lah kan. Okay, itu okey nak? Okey je. Faham. Rina, manusia biasa. Aku wanita, aku juga ada ayam hidung bagi semua. Kalau gelap selalu crack juga muka ni rasanya. Oh, betul ke? Okey, Kak Iti, saya akan duduk diam. Okey. Okey. Lepas tu kena kat mata ke? Okey kan? Okey. Okay, now Kak Iti pakai yang berkilat ni dekat tengah-tengah. Oi, pandai atok lah. So yang ni kod apa tak sah kita pakai? After hour. After hour ni yang kami pakai. Hampa kalau pakai di pagi raya sih kot Kak Iti kan? Betul. Mesti orang akan tanya. Nampak natural. Mesti orang akan tanya kalau kita pakai mata hat macam ni, orang akan tanya. Orang akan tanya. Cantik mata. Tapi yang tu bukan tanya. Itu apa? Hat tu dia habaq. Tanya macam Di kat mana? tu. Pakai apa? Beraya dengan siapa? Okey. Tapi tak masuk. Sebab tak rehearsal semalam. Okey.
Ya Allah, Katie, awak mandi ingat? Saya tak tahu lah nanti saya mandi ke tak, Katie. Okey, Ya. tak payah mandi. Pandai. Okey, untuk eyeshadow ni, harga asal berapa, Katie? Mahal-mahal kot lah, no? Oh, tu. Harga dia 35.9. Ya Allah, Katie, saya dah jadi Datuk Seri Siti Nurhaliza. Campur Ira Fazira. Kami dah sedia bawa bawal tau. Sekali kita akan buat penukaran. Anda semua sudah bersedia? Yeah, boleh? Tadi kan nak tengok sini boleh? Tak dia ajar kita dah. Orang kena kata. Okey, Kak Iti, saya nak tanya ni, betul ke tempat kita live ni hari ni baru masuk? Kan? Bersama apa kata Kira Medina ni antara orang special. Ya, kan? orang pertama masuk bilik saya, baru saja renovation. Allah. Dan Datuk K buat semua. Ya Allah. Hebat, Okey. cantik tau bilik live Tok T yang baru ni dan Medina Alhamdulillah. pertama yang rasmikan. Betul, saya dapat suami suka buat ID ni. Hmm. Jadi kita tinggal menikmati je. Dia buat ni menikmati. Tapi dia kata tak siap lagi ni. Ni pun tak siap. Tak Masya siap Allah. lagi. Masya Allah. Masya Allah. Medinda, Ya, ya, Katie Kak. ketak sikit tau nak pakai eyeliner. Medinda pakai sendiri eyeliner boleh? Tapi Cik Nok kau Kak Iti pakai. Jangan, nanti jadi 5 line. 5 line lah. Tak apa dah berarti. Mana? Saya cari tu Kak Iti. Line eyeliner tu cantik tau. Kita suka tau eyeliner Kak Iti yang ni. Yang mana? Yang ni. Hitam dia betul-betul. Buatlah, takut lah. Tak payah takut. Buatlah. Tak apa. Kalau tak apa Kak Iti. Kak Iti. Kan Kak Iti kata apa nanti kalau tak jadi penyanyi nak jadi mak andam kan? Kena praktis. Kita mana? Sinilah. Saya tutup mata. Ada pembaris tak? Alamak. Pembaris. Jadi tak. Katie pakai ujung-ujung. Mari kita tepuk tangan untuk bidwanita kita. Cik nak tengok. Duduk dia nak tengok Cik. Wow. Tahniah Kak Iti. Tutup mata lagi. Perfect. Belum lagi. Belum lagi ya? Okay, sebelah lagi ya. Okay, untuk eyeliner ni tinggal korang. Mak kan dah cepat dah. Masuk mata kan? Tak, saya nak bagi tips. Semasa pembikinan eyeliner untuk orang kan, kita kena tahan nafas. Oh, okey. Okay? Saya baru dia Baru steady. kita macam tangan kita, okey. Tengok. Mana? Aduh, bismillahirrahmanirrahim. Oh, cantik. Bolehlah kita pakai light je. Loh. Dah, bagi saya jadi penyanyi. Kak Iti jadi mak anda. Okey, baik. Okey. Cantik lah. Kak Iti pandai lah. Dari sini pula. Kat sini, okey. Dah warna Kekok warna ni. sungguh, ni kekok betul. Warna eyeliner ni memang saya sangat suka tau. Okey, Kak Iti. Belum lagi. Takut dah sama. Ini memang betul-betul. Janganlah. Kiranya masa Kak Iti masuk live chat tu ada rezeki Kak Iti macam Belajar. Kak Iti belajar apa chat ke? Kekok lah. Tapi saya dapat rasakan bila saya tutup mata ni. Ish. Saya cantik kan? Dok, saya dah boleh rasakan eyeliner ni memang sangat cantik. Katie. Yeah. Zoom. Ku cinta pada katakanlah ku
Ku cinta padamu. Perfect. Katie Ya mana ke? makeup? Mana ada? Rian lost tau nah. Okey, Pergi okey. makeup muka cek. Baik. Okey, jadi eyeliner ni tadi sempat tak kita jual? Okey, Okey. untuk eyeliner ni Katie memang favourite cek pakai dalam live. Harga asal dia RM29.9. Depa bagi 20, terima kasih. Kak Edi pun pakai eyeliner ni. Sekarang I look. Dia tak Dia gelap smudge. teruk. Gelap teruk pula dah. Gelap. Dia gelap betul. So nampak kita punya mata tu macam bila kita nak besarkan dia nampak betul-betul jelas nampak. Jelas. Kayak dia tahu tak nak jumpa eyeliner yang warna hitam bright macam ni, harga semua RM35 ke atas. Tapi untuk simplicity, Rahmah betul RM20. RM20 Ya, Alhamdulillah kita memang bagi harga-harga istimewa menjelang raya ni. Semoga simplicity akan terus murah rezeki lagi. Amin, amin. Jadi, sold out kan eyeliner di sana. Katie jangan terkejut tau. Tak. Okay, waterproof tak Katie? Waterproof kalau tanya MD. Ya, waterproof dan Ya. senang, tapi senang untuk anda cuci kalau nak solat, nak ambil wuduk kan? Kiranya Dia easy mesra to wuduk. remove. Easy to Yeah. remove tapi Yeah. waterproof. Betul. Add to cart sekarang. Tu Kak, jangan nganga je ya. Dia nak set raya lagi. Nak ada set orang raya kita Katie boleh kan? buka lagi ke set raya? Ke memang dah habis terus? Habis tu licin apa lambat sangat. Kita. Ada orang dapat RM16.92 sen untuk eyeliner. Oh, okey, cepat eyeliner ni. Eyeliner dapat RM16 saja. Siapa yang rasa susah nak buat eyeliner ini, insya-Allah boleh memudahkan. Sebab tadi kan Eyeliner kita cakap ada. tak pandai nak buat makeup macam eyeliner ke orang apa semua kan. Ya, kat orang ni Cantik ketat, je. tapi okey kan? Cuba zoom Zoom sikit. zoom. Ada yang tanya sempat sampai Zoom, ke zoom. hari ni jelas untuk sama. Nampak. Kita bagi muka saya memang makeup saya untuk Mek Dinda hari ni dia nampak light-light je. Sebab Mek Dinda dah cantik kan. Kita tak makeup tebal-tebal lah. Kita serlahkan dengan makeup yang light saja. Oh, dia nak zoom lagi. Okey, cuba zoom lagi. Dia nak tengok lagi warna hitam pekat dekat mata cik. Nampak? Tutup mata. Zoom lagi. Ni kita paling pakai zoom. eyeliner ni. Yes, eyeliner ni. Dapat harga berapa? Dapat harga berapa? Dapat harga berapa? Boleh share tak? Berapa you all dapat? Sebab harga dia RM20.92 sen. Saya punya mata pun saya pakai eyeliner yang ini sekarang. Okay, dia ramai Sebab orang saya beli. tahu saya nak make up pakai eyeliner ni, nak make up mata Mek Dinda, macam nervous saya pakai ini. Oh, macam tu. Macam saya nak beraya di desa, saya beli ni. Betul. Hai, saya Siti Nurhaliza. Saya dapat rasa yang saya sekarang dah jadi Tok T sebab pakai eyeliner ni. Ya, sila Yeah. pakai. Siapa nak wajah cantik, senang nak make up, pakai eyeliner ni, okey? Betul. Maksudnya Maksudnya, kita nak buat okey, sempat sampai sebelum raya ke depa pakat dah beli ni? InsyaAllah sempat. Kalau beli hari ni, sempat kita post untuk anda pakai masa sebelum raya. Betul. InsyaAllah. Betul. Sampul raya tadi dah sold out kan? Tak ada dah kan? Sampul dah tak ada sebab siapa yang beli ni je. Okay, untuk kita punya premium raya gift set ni akan dapat sampul raya. Kalau tidak, tak dapat. Tapi kita jual ke? Tak ada kan? Dia dekat Sopo dengan sana. Jangan-jangan kat sini dah habis dah. Okey, tak ada. Tapi tak apa, kita ada lagi satu special. Beli RM50 dapat off lagi kan? So jangan Okey. check out satu barang lah Kak Iti kan? Ya, beli RM50 dapat RM5 off. Okay? Okay, jom. Kita nak teruskan. Kita nak buat Hidung kok. Ni shading hidung dah kan? hidung dah shading sikit, boleh tambah lah kalau nak. Kita nak buat Lipstick. pipi. Kalau pipi shading pakai brush mana? Tanya Mek Dinda punya. Okey. Yang ni ke? Ya. Oh, okey. Hak tu Kak brush ni. pomelo tu dia tahu saya nangis. Ya ke? Kak Iti Kak Iti pun pegang dapat? brush dia. Oh, dapat ke? Ada. Kamu? Okey. 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 Dah tahu dah kan? Siapa yang sini biasa makeup dia tahu. Bila nak pakai shading je kita pakai warna coklat ni. Ni favourite tau. Kak Iti tahu tak, MD ada satu tau shading tu, tapi harga dia dah lah mahal kot lah kan. Sebab orang nak kata tu elok. Sekali cik jumpa timeless shading brusher ni, cik buang tu sampul. Oh, betul cerita burung lah. Ini dah harga dapat berapa? Cik beli hari tu RM45.94. Sekarang berapa? Lo ni dapat berapa? RM34.88. Tapi ni memang a lifesaver ya? Life saver. Sebenarnya. Maksudnya tak payah bawa banyak-banyak barang. Tak payah. Kita ada blusher, kita ada macam ni. Ni yang blusher ni shading. pakai apa? Kita pakai blusher ni lah. Dua-dua tu lah. Tapi blusher yang ini Kak Iti pakai yang terbaru lagi. Oh, ada lagi baru. Dia dah post dah ya.
Oh, Kak Iti jenis sapu lagu tu. Cek dek. Boleh dek, boleh. Juga suka. Wisnu, umur berapa ni? Cepat 18 aja pun. Mak Dinda umur berapa? Cik muda lagi. Tapi duduk sebelah Kak Iti tadi nampak cik macam Mana ada. Ni Kak Iti tengah buat nak kasih nampak muda lah ni. ampun. Ini Kak Iti cik muda lagi tau. Ya, berapa 20? 31. 31, ya Allah, bestnya. Kak Iti, ini umur apa? 47. Awak nampak cik macam maklum. Mana ada. Okay, Tengok Sat. Ah, tak bagi lagi. tengok. Oh, ada gitu colour apa pula? Wish, Ini warna yang saya pakai sekarang. Okay. Colour. Topaz Rose. Kak Iti Kita pakai punya topaz blusher. rose. Kita nak tengok harga berapa? Mari kita buka. Topaz Rose. Dia tak jomong tengok tau. Kita lagi tengok dekat. Dekat sikit. Selesa lah. Ya Allah. Saya nak ambil aura. Okay, kita tengok blusher dapat berapa? Malaysia sekarang Tapi jadi muka Kak Iti lah. RM24. Blusher daripada 30 jadi RM24 Kak Iti. Ya Allah, takkan 47 lawal ku tu? Yeah. Ya, Kak Iti cakap. Kak Iti pun mengiyakan. Kenapa Kak Iti? Kak Iti memang cantik. Tak, kita ikat blusher ni. Kak Iti cuba tengok cik Blusher benda ni, yang Kak Iti. memang okey. Tak, bukan. Kak Iti memang cantik. Mana ada. Tak, Cuba lah. Kak Iti make up dah cik. Cik nak biari. Cik nak tunjuk. Tak apa cik ni kentang sebelah Kak Iti. Tak ada lah. Tak ada Allah. Yang ni kan apa? Topaz. Ini Topaz Rose. Memang cantik ya. Ini ala-ala muka macam blushing. Oh, natural blush. Natural blush. Oh, ni. Macam Okay, tekan sekarang. Macam sekarang apa? kalau orang duk tegur-tegur kita kan, muka kita kan jadi blushing kan. Ini warna dia memang cantik. Oh, topaz kan tadi kan? Ya, Topaz Rose. Topaz Rose. Okay, RM23 lah. Jangan tak tekan beg kuning. Garau-garau ni semua Mek Dinda saya tercheck up. Alamak. Awak tak nak cantik macam Kak Iti kat sebelah ke? Kita yang muda-muda ni, kita kena inspirasi kerana Tok T ada inspirasi wanita. Ya. Jadi kena ada produk Kak Iti, especially yang Kak Iti sebut. Tak Zat? Kan? Jadi siapa yang dah beli tulis down order 5.7k mata memandang, at least kena ada satu untuk raya ni kan Kak Iti? Betul. Ini untuk makeup yang natural, yang tak nampak orang kata apa ya? Obvious Dalam kan? Thailand sikit. Oh, ada Thailand. Ni kena check pakai bawah sikit lagi dah buat sama kan? Bawah Okay. ready? Kening. Okey, kening. Okey, Cik cik buat ready. sendirilah. Tak mau cik nak Kak Iti buat. Ni cik suka kat ni. Oh, cik suka hak tu cik suka ada wax kening kan? Ni Ya, betul lah. Kita pun tanya cik, Tok T Simplicity dah ada wax kening ke? Yes, ini Betul, paling kita ada. best. Kita ada. Okay, ready? Okey, kita pakai wax kening je lah. Nak ambil ni tisu. Sorry lah. Tak ingat. Cik kena novel lagu tu ya. Okey, ini dia. Kita punya ni adalah dua eyebrow pencil yang mana kita boleh pakai dua cara. Kalau nak pakai pensel dia, boleh pakai pensel dia. Tapi nak beritahu awal lah, dia punya pensel ni dia apa ya? Creamy. Buttery, creamy. Betul. Dia creamy, jadi jangan duk tonyoh kuat-kuat. So nanti tonyoh je, nanti dia tiba-tiba jadi kening. Hari baru. Ya, apa? Kening apa? Nama tu? Hari baru. Ya. You all kena pakai yang ini pula cara dia pun sama juga. Ni mascara kening. Ya. Kak Iti biasa pakai, Kak Iti akan buangkan dulu liquid dia sebab banyak, cik. Okey, ni tips-tips. Patutlah cik. Dab-dabkan dulu. Okey. Kali ni lawa 02 ke? 01. Ini adalah warna 01 brown, bukan dark brown. Kak Iti pakai brown, boleh ke nak dark brown? Boleh cik lagu warna, tak apa. Okey. Selalu Kak Iti pakai colour apa? Brown lah. Bidang ini memang dah teratok lah. Mana? Kening raya. Okey, yang ni dekat beg ni berapa masa cik beli hari tu? 30 lebih asal? Harga berapa tu cik tengok? Lu Kak Iti. RM20. RM20, 22 sen sahaja. Ya Allah, dapat dua barang depan belakang. Ya, tapi Medina dapat sentuhan Kak Iti. Kak Iti buat je, cik nak pegang, nak ambil aura. Mana tahu apa ni. Mak, cik kata Iti mak. Mak tengok tak?
Mak tengok kan ni birthday mak mentua cik. Oh, Masya Allah. Happy birthday, Aunty. Oh, menok lah tu. Backflip. Okay guys, 15% off. Ya Allah, yang ni kan kalau dalam line Kak Iti, cik memang suka pakai. Sebab dia memudahkan cik. Dia dah ada berui sekali, hard wax kening, dia ada sekali eyebrow. Yang mana yang dah beli, tolong beli. Dan beli. Sikit kecil. Mak tiri ke apa? Mak mentua. Cik duduk dengan mak mentua. Cantik kan? Sama lah, Kak Iti pun duduk dengan mak mentua. Masya Allah, sama lagi kita Sama ni. je kita. Kita tak boleh berhenti di sini tak Kak Iti? Ya je. Okay, betul. Okay. Cik tengok. Cantik tak Cik cik? tak pandai sangat buat ni. Oh. Kenapa lah yang? Warna dia tu, warna dia sangat cantik dan natural. Kan? Okay, tak apa. Spend je RM50, dapat lagi RM5 off. Mana dia punya botol ya? Betul dia mana? Oh, dia ni Kak Iti. Betul dah. Kita nak habiskan dia punya ni, so kena lukis kat ujung dia. Okay, kat ujung dia. Ni, Hak ni. Betul lah, dah siap kali bagi kan? Takutlah sebab Mek Dinda pandai buat kening tau. Tak apalah. Hak ni bersih Kak Iti punya. Bismillah. Bismillah. Lembutnya. Lembut pakai lotion apa? Lembut no, tak ada rasa kasar-kasar. Masuk tak? Masuk lah. Masuk loh. Semalam buatlah masuk. Kak Iti pakai lotion ni kot. Simplicity ada lotion ni. Ada lah. Oh, lembut loh. Ish. Tak ada rawat tangan pun tak ada. Tangan ada kat jerawat. Cantik sangat makeup tingkat MD. Boleh lah sikit-sikit. Tunggu dulu. Cik tak tengok lagi ni. Maskara tak pakai lagi. Okay. Yang ni kena beli sebab dia ada wax kening dan juga pencil kening. Kak Iti sorry tak kalau mulut cik bau kasturi. Tak ada lah. Cik puasa Tak ada. penat. Kita berpuasa kan. Kita berpuasa di bulan Ramadan kan. Jadi bau kasturi tu. Tak adalah, baru tukar bini kan. Alamak. Jadi Kak Iti tak. Preparation dia nak datang live ni macam-macam. Kak Iti. Mana Kak Iti stop chat ke? Tak bodoh lah. Follow kita ke? Kak Iti kali sana Ustaz. Kali sana Ustaz sekejap je. Terima kasih tau untuk hari ni. Tapi cantik. Colour dia memang lawa. Yang ni 01 tadi kan Kak Iti? Ya. 01 warna ni memang lawa dah. Kalau orang Kelantan Orang Kelantan? Cik nak pegang, cik nak sebut. Okay, ni hari tu kan MD pun tak tahu kata Simplicity ada benda ni. Sebab MD memang suka pakai, nak cepat. Sebab bila dah wax, lepas tu pakai pensel kening dia. Pensel kening dia buttery dan creamy. Kalau orang lain punya pensel kening, dia macam keras tau tak? Tapi yang Kak Iti punya dia lembut. Kak Iti memang hati yang baik. Gitu. Ni 01 brown, memang cantik. Zoom sikit dia kata Kak Iti. Zoom sikit. Tolong beli, pakai raya. Kening kalau macam ni auto awet muda macam Kak Iti. Kak Iti pakai hak ni ya. Ya. Ya, kita dekat sikit kita nak zoom muka kita berdua. Kami pakai yang ni. Hampa? Tak apa, kita tukar hari ni baru dah. Okey, lawannya. Cantik Alhamdulillah. Nanti Mek Dinda lah, betul kan? Boleh kan? Okay. Ya. Maskara. Mascara time. Maksudnya kita nak siap dah lah dah. Sikit lagi. Okey, mascara pun tak banyak Cik stok. pakai lah. Tak apa lah. Ini nak make cik. Oh, cik belum pakai. Belum pakai belum mata kan? Tak pakai. Tak apa ya? Tak payah. Okey, mascara ni ada offer juga tak? Ada. Oi, ada. Beli ni hampa beli dia bagi cukup RM50. Lepas tu terus dapat lagi RM5 off. Hari ni memang kami nak berbagi ya Kak Iti kan? Betul. Ya. Rugi kalau siapa tak beli masa live kita sebab kita tengah ada banyak voucher. Banyak voucher kan? Kita ada penjimatan kalau anda beli sekarang sebab beli RM50 je dapat RM5 off. RM5 off lagi. Kita ada penjimatan. Kalau orang kena kata, ni beli sekarang kita duduk jimat ni murah no pergi beli kah? Bahagianya Mek Dinda. Sangat bahagia. Betapa ku cinta padamu.
katakanlah ku cinta padamu. Aduh. Bella ada pakai. Tapi Kak Iti, lipstick ni Cik nak pakai kali ni tau. Boleh. Lawa Cik, kali cik ni. pakai lah, cik. Ha? Okey, Cik tak duduk diam. pandai nak ni. Tak apa, Cik duduk dia. Cik tengok bawah lah. Cik ni ketegang tau. Tak, okey. Macam mana suami handle? Suami selalu bedungkan je. Pakai napkin. Pakai napkin lah, malam-malam lah. Malam-malam. Takut kena mata lah. Tak apalah. Besok kalau Cik buta, Cik ada ni sebab. Dia dapat jumpa saya pun depan mata tak nampak dah. Kak Iti mesti main melawat Cik hari-hari. No? Tak apa lah. Ya. Cantik, maskara ni memang kita approve. Kak Iti tahu tak? Maskara Kak Iti adalah maskara terbaik di hati Mek Dinda. Aduh, dia dah keluar dah. Ada benda yang turun dah? Tak ada. Tak ada. Masalah Mek Dinda ni menamakan ku cinta. Kak Iti tahu tak, Cik ni tak boleh move on lagi. Ni, hampa Mek Dinda tak boleh move on bila Kak Iti main kat Cik. Hampa sepatutnya tak boleh move on kalau dapat harga maskara ini di bawah RM38.90. Kak Iti pandai berlaku juga kan? Cik tengok Kak Iti berlaku comel sangat. Macam. Maskara ni best dia tak ada bau masam tau. Tahu Ada tak? maskara masam ke? Ada maskara berbau, Bau dia punya ni liquid. berbau sampah. Oh, really? Ya. Mungkin bau chemically. Apa chemically? Mercury. Dia tak okey. Dia bau masam. Dia tak boleh teruskan cakap Kak Iti. Sebab kita dalam live Tok Titi Tok. Cantik. Betul ke Kak Iti pakailah. Cantik Kak Iti. Lawa dah. Saya tengok cik pakai macam mana. Mesti jujur laju. Cik nak cermin satu. Kak Iti duduk dekat Cik. Betul. Dengan bawah bawah. Okay, bawah Cik boleh kali ya. Boleh. Oi lawa. Betul. Sebab Dia maskara laju. Kan ada yang baru. Takut saya punya yang lama pakai. dah nak habis lah maskara ni. Betul Kak Iti pakai ni. Ambil yang baru kot. Color Oh, dia yang sangat dalam tu lah, dalam pekat, premium ni. Okay. Maskara ni memang favourite MD Yang tau. dalam kotak tadi. Sebab dah habis, kita bagi yang baru. Dah kipas dah habis dah. Dia kata Assalamualaikum bye-bye. Kita ambil yang baru. Cepat hampa tak 2 million kan Tok Tina. 2 million kita akan belanja lagu 2 million. Ya, kalau tak capai 2 juta likes, kita tak nyanyi. Kita nyanyi. Tak mau nyanyi. Okey, baru punya muka. Memang betul-betul pakai no. Ya, Tapi hari ni pun Cik pakai tak tak? Kak Iti percaya tak? Percayalah. Cik pakai mana? Cik pakai bahan lain. Cik memang pakai simplicity tu daripada pagi sampai malam. Okey, lagi satu yang dia suka maskara Kak Iti ni, dia tak ni tau ketul-ketul. Ya. Dia satu. Tapi kena ni lah. Rupanya Mek Dinda bulu mata dia panjang lah. Pandai tak panjang tapi dia ketegak. Betul, sama. Sama, tegak kau. Lentik elok dah. Tarik. Okey. Terima kasih. Kalau dengan suami ada tak macam ni? Dengan suami jangan cakap lah kan. Yeah. Seperti Kak Iti bersama Datuk K tadi di sana. Sweet betul. Terima kasih nah. Okay dah sigap dah Cik. Cik sigap dah? Segak dah. Saya dah jadi. Maskara tu dah cukup ke? Nak tambah lagi? Ha. Okey Kak Iti macam tak puas. Kita buh lagi tak buh. 867K. Orang boleh tak 1 million dari 1 million Kak Iti. Itu okey. Sikit lagi nak 1 million. Okey, kita nak 2 million. Nak 2 million. Alah. Tak apa, kita bagi 1 million dulu. Pakai hujung-hujung je. Oh. Itulah Cik zigzag macam tu. Ya. Ni nak Cik tunjuk dekat dekat. Tengok bawah tu. Tapi Cik ada redut tadi bagi tidak ada. Tak adalah Kak Iti ada. Tak baik. Cik balik nak ada opini ni. Ikut Korea ke apa kan? Betul. Atas tak ada line apa, tak ada. Okey. Puas? Cukup ke? Okey. Okey. Nak tambah lagi? Sikit lagi. Apa? Kak Iti nak tolong lah apa? Silakan. Yang dalam hidung tu nak turun. Ya, silakan. Janganlah tengok. Alamak, Alamak,
Kita buat apa kaci dia? Tak apalah. Kita jangan risau Kak Iti. Hari ni adalah hari bahagia kita. Yang tu dia kena ni, keringkan je. Kita pakai brush smudge. Pandai dia. Ya, okay Kak Iti. Okey, kita tutup balik dengan eyeshadow lah. Betul. Cik Toko. Betul, baik. Like dah 1 juta. Like dah 1 juta Kak Iti. Kita nak 2 juta lah. Kita nak ada Kak Iti 1 juta tu macam This is not. Tak tahu nak cakap apa. Alah, tak hilang. Tak hilang. Okay Kak Iti, Cik ada cara. Macam mana, Cik? Okay, Cik cara dia kena ambil berui ni, berui sabut kita panggil. Nah, kalau bahasa makeup, Okay. spoolie brush. Okey, kita Dia ada dah tips. kering kan? Okey, kalau ada maskara yang dah tenyih macam tu ya. Tonyoh je. Tonyoh saja begitu. Sepatutnya tadi kita tak payah kacau dia kan? Oh, biar dia kering dulu. Dia kering, lepas tu kita gosok-gosok dia ada. Hilang lah. Hilang. Okey, murahnya eyeliner. Ya, murah. So you all kena beli sekarang cepat. Okay, lepas tu Kak Iti boleh Tak tambah. luka ke? Tengok hilang. Tak luka sebab kita buat macam selalu macam tu. Oh, Masya Dia kalau luka tu hak dia dia kena masukkan elemen Datuk Seri Siti Nurhaliza semasa membersihkan benda itu. Ya. Okey, faham. Okay, so Kak Iti boleh top up lagi lah. Ni suami tengok tak? Tak, saya tak bagi dia tengok. Saya block dia. Ya ke? Sebab nanti saya malu. Saya kena depan suami macam saya berdepan dengan Tok T. Dia jadi seorang yang ayu, lemah lembut dan sangat betul. Tapi belakang dia Kak Iti. Nampak kan? Masa marah anak. Marah anak tu kan? Tu tak boleh kontrol. Tapi Kak Iti memang. Tapi tak dulu saya mana ada marah anak Kak Iti. Saya sebiji panggil Kak Iti macam Afia, apa? Macam main. Betul. Mana satu tengok marah anak ni? Ya ke? Dah Hafiz salah tenang tengok. saya tak? Ya. Okey, dah siap dah mata kita. Okey, untuk mata tu kita ni maskara berapa ringgit? Maskara tak mudah comot ya maskara ni. Dia waterproof but easy to remove. Tinggal berapa? RM29. Ya. Jenuh apa ni tahu ada tahan ni kata. Kak Iti. Ya. Dia kata murah kata. Memang murah. Okey, lipstick. Nak pakai yang sama macam Kak Iti ke? Ya, nama Kak Iti. Kita pakai clay. Clay, nama dia Clay. Nama dia clay. Alamak, tak ada kat sini, ada tak? Dah out of stock. Alah. No, tak apalah kita cari hak nude-nude sikit kan? Senude. Okey, yang ni fresh. Yang kita pakai kat mata tadi adalah Code After Hours. Yang ni pakai kalau raya nampak macam Datuk Seri Siti Nurhaliza. Yaji. Mata-mata light-light macam tu kan? Okey, nak pakai lipstick lah. Mesti nak. Boleh. Lawa kalau ni nude-nude. Nude. Kalau nama apa tak tahu. Senude. Saint nude. Okey, buat macam Tahu nak? Apa tips lah? Tips ke? Tips nak sapu? Sajalah sapu. Oh, saja. Oh, ni tips mahal ni. Ui. Okey, jangan lalai tau. Tekan mic kuning dan laju. Okey, Cik pakai sendiri ke? Mantap. Kak Iti pun Okey. Okey. Lembut dah dia punya sapu. Tak retilah nak buat bibir tebal tu. Kenapa? Kak Iti nervous kan? Okey, belah sini pula. Indahnya percintaan bersama. Indahnya view aku cantik. Sikit lagi ya. Cuba betulkan yang bawah.
Betul kan? Baiklah. Okay, bau dia sedap nah, bau dia lembut, bau butter macam tu nah, Kak Tina. Aduh. Cantiknya kalau ni. Lebih kurang. Ya, betul. Mesti kan? Yelah. Kita make up ni light-light je, Mek Linda dah. Boleh lah. Make up ala-ala light-light je. Lawa. Natural ni, Cik. Adakah ini ada sentuhan Datuk Sri Nurhaliza yang sangat natural kat atas saya? Saya make up macam ni je biasanya. Ini ala-ala Kak Iti make up. Okey, saya tak basuh betul. Ingat tak baju t-shirt yang Kak Iti sign? Ya. Tak basuh-basuh. Ya. Ya. Jadi make up ni pun saya akan tak basuh selama setahun. Jangan. Janganlah nak semayang apa kan. Tapi jangan lupa, jangan risau sebab simplicity mudah ditanggalkan. Sebab semua macam mascara pun senang nak. Nina yang waterproof but easy to remove. Dah beli kan? Dah beli kan? Betul. Saya dah beli dah. Ya. Adakah kita nak pakai apa lagi? Tak ada dah. Atau nanti pakai kod apa? Lipstick ke? Tadi saya pakai Sand Nude. Sand Nude. Lipstick warna Sand Nude. Okey, bolehlah zoom muka Mek Dinda. Cukup dah kan Mek Dinda? Saya nak Kak Iti nak tambah blusher sikit boleh? Boleh tambah. Cik tambah ni Raya. Nak Kak Iti ke? Nak Kak Iti juga. Nak Kak Iti Jom. juga. Nak Kak Iti juga. Topaz Rose. Betul. Siapa yang dapat sampo raya Kak Iti tadi yang serius. Tadi kan siapa yang dapat battle benda ni memang limited. Sebab tadi ni kan tak banyak ni dapat sampo raya ni, betul Kak Iti kan? Ya, cuma siapa yang membeli tadi produk kita yang raya, premium raya gift set akan dapat automatic sampo duit raya 5. Kalau cek kan 5 tu bagi kat mak, bagi kat ayah, bagi kat mak mentua, pak mentua dan juga suami. Suami bagi kat cek bagi kat suami. Bagus kan? Bagus kan? Alhamdulillah. Kita pun nak ikut Kak Iti. Kak Iti inspirasi kita. Idola. Konsert next bila? Kita akan beritahu. Konsert lagu raya ada kan? Ada. Sabarnya. Jangan beritahu. Jangan pecah rahsia. Okey lah. Kita punya kabel macam mana pula. Nanti Kak Iti share dah. Cik tak abang korang kan? Baik. Ya. Okey. Cukup tak? Cantik. Okey. Letup dah. Letup. Yang bawah mata ni Kak Iti pakai glitter-glitter tak sat? Untuk set raya tu, kita ada tambah lagi 87 set. Nak tambah lagi. Okey. Tambah. Tak apa. Okey guys. Kita tambah lagi 87 set Kak Iti, sabar. Ya. Jadinya set tadi dah terbang ke mana? Tu dia. Okey, tadi dah sold out kan Kak Iti? Ya, dah sold out. Kita tambah lagi 87. Yang baru masuk 7.1k mata memandang Kak Iti. Okey Kak Iti bagi cek cerita set. Macam biasalah tak selesa kalau Kak Iti tengok cek. Okey, dah. Ya, pergi. Okey, sila menekan-nekan. Anda dah bersedia? Mari kita mulakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Dekat tangan Mek Dinda tadi untuk set gift raya Bestie tadi harga 180. Dalam ni ada apa? Ada ni cleanser. Betul. Ada cleanser untuk awet muda. Boleh pakai di 35 tahun hingga ke atas. Ini ada rahsia awet muda Datuk Sri Siti Nurhaliza. Lepas tu dapat 2-way cake yang kod dia adalah, tengok sana, Natural Beach ni Allah batin apa so? Okay, Natural Beach ini adalah 2-way cake favorite ni ataupun bedak Korea kata Kak Iti. Kemudian kita dapat maskara yang kita pakai, yang tadi Kak Iti make up Mek Dinda. Kita ada maskara dan kita ada ni dia Wonder Ugly Lipstick Code Sweet Coral favorite Mek Dinda dan Kak Iti. Dan dapat sampo raya sekali ke ya? Ya, raya. Sampo raya pun dapat juga. Ya. Dan kotak cantik berserta dengan ucapan cinta. Ya. Takkan beg koni sekarang harga asal 100 lebih, kita bagi 130. Tapi kalau dapat bawah 130, check out sekarang. Kak Iti silakan masuk. Okey, macam tu nah. Ya. Okey, lepas ni Kak Iti akan cakap macam tu. Teknik apa tu dia panggil? Teknik menekan-nekan. Okey, teknik menekan-nekan. Okey. Tapi kan Kak Iti jap. Kak Iti, Tak dapat 130, 114 je dia dapat Kak Iti. Oh, 114 je lah. Lagilah murah. Cepat beli sekarang sebab masa saya live dengan Mek Dinda je. Ini kita dah top up tau. Stop. Tadi dah suara. Ya Ya, tinggal 73 sahaja. Laju. Cepat, tolong habiskan. Kak Iti sebab apa laju? Sebab ni adalah barang kita bersama. Betul. Dan juga ni dapat 5 sampo raya Kak Iti. Nampak besar punya pot Kak Iti. Saya kan
Saya kan takkan bagi ke orang. Betul. Saya akan simpan dalam frame Betul. Allahu Akbar. 65. Okey. Kan dapat 5 kan? Saya Ya. akan lekat sini satu. Oh, Masya Allah. sini. Saya buat bentuk. Okey, faham. Tadi dah sold out. Okey, Kita ini top up tinggal lagi. berapa? Tinggal lagi berapa saja? 65. Okey, laju. Okey. Apa tu? Okey, ini sebenarnya adalah semua adalah hot item ataupun my favorite produk yang mana kita pilih yang terbaik saja. Ada pencuci muka ni. Pencuci muka Dermagic Max. Ini memang kita buat formulasi untuk wanita kulit-kulit yang matang. Okey, 35 tahun ke atas. Baru 31. Boleh pakai juga, tak ada masalah sebab nak awal-awal jaga kulit muka. Balik ni Cik akan pakai hari-hari setelah tengok Kak Iti punya. Masya Allah. Maksudnya untuk anti-aging lah. Untuk anti-aging. Ni pakai lah ni. Yalah, kita pakai hak ni lah. Tak ada kedut langsung. Okey. Okey, ini The Magic Max anda dapatkan kerana kalau dulu kita cuma anti-aging dan juga calming atau stress free, tapi sekarang kita dah tambah formula dia untuk brightening. Dia juga boleh cerahkan kulit wajah. Cik yang berdiri. Kak Iti duduk ya. Boleh juga cerahkan kulit wajah ya. The Magic Max ni memang kena dapatkan. Ramai yang dah pakai memang happy. Kalau you all tak percaya, all baca review. Kak Iti diri balik sebab saya nampak macam maklum. Janganlah. Kak Iti nampak macam anak saya lah Kak Iti. Akan duduk atas ribah. Okey, nampak dia punya apa? Kelebihan dia. Kelebihan dia memang kebaikan luar dia. biasa. So you all kena dapatkan pencuci muka. Lepas tu dalam ni juga ada lipstick yang memang hot item yang selalu best seller kita, iaitu Argan lipstick. Kak Iti salah. Wonder Argan lipstick. Oh ya, yeah. Terima kasih. Wonder Argan lipstick. Memang dia kena ada kat sini untuk betulkan saya. 40%. Wonder Argan lipstick. Okey, memang bagus. Siapa-siapa ada masalah bibir kering, bibir gelap, ya, dia ada vitamin E dan juga minyak argan di dalam. Kan comel wajah dia. Okey, kemudian ada mascara favorite saya. Ini mascara bukan biasa-biasa sebab saya pakai ni masa konsert Kak Iti yang hari tu yang di Napi yang 3 jam Kak Iti perform tu. Kak Iti pakai ni. Dia walaupun 3 jam dengan lighting, dengan berpeluh, tak sememeh langsung. Yes, saya setuju. Okey, selain daripada sememeh, orang cakap apa? Tidak smudge. Apa tadi? Serabut bala. Okey, tak serabut kepala sebab dia memang Waterproof. satu lagi dia bulu mata saya sama macam Mek Dinda je. Bulu mata saya memang ada tapi degil. Berlemut. Tak berlemoy. Okey, tak berlemoy. Okey, bulu mata saya ada tapi dia halus, lepas tu degil. Siapa tu Siapa bagi khabar? Allah. Terima kasih bagi gift. Ya Allah Iti, nak dekat 2 juta dah. Kita kena nyanyi. Okey, tunggu. Beli dulu. Kalau beli 2 juta, Alhamdulillah. Okay, alright. Tadi tinggal 40 set tak silap. Betul tak? Ya. Okay, Kak Ita. Sekarang tinggal lagi 29. 29 Okey, 29 set. Teruskan. Okey, 29 set saja. Jadi anda dapat maskara ni walaupun dia apa orang kata tak berlemoy macam waterproof, tapi dia mudah untuk dicuci untuk ambil wuduk. So dia wuduk friendly. Betul. Itu yang bestnya. Kemudian Ada. kita juga ada the best. Tada! Okay, ni Kak favourite. Iti punya favourite, Mek Dinda punya favourite iaitu Korea. Kita panggil dia hari tu kita panggil bedak Korea, tapi nama dia sebenar adalah Simply Elegant 2AK. Kelebihan dia adalah dia menggunakan teknologi nano, sebab itulah dia punya tekstur dia sangat halus. Okey, dia halus, so siapa-siapa pakai untuk kacap dalam sponge kering ataupun sponge basah pun boleh. Okey, kena ada ni. Dan kita letak yang ni nombor 02. 02. Favourite. Ya, dan Mek Linda pakai sekarang ni pun 02. Boleh, kulit tan pun boleh pakai 02. Sebab dia Cantik, natural elok. kan. Sebab apa? Tadi MD kan ada macam hinguit, bukan hinguit lah, macam berpeluh. So macam foundation mungkin tak akan lekat. So kita top up dengan ni, dia terus beautiful. Dia sangat terletak Kak Iti kan. Terus auto MD nampak macam Kak Iti sekarang. Gebu terus. 12 set yang tinggal 12 set. Kak Iti 12 set tu biar MD yang habiskan. Okey, habiskan. Okay, biasa Kak Iti tengok Panas sana, ya? Kak Iti Okey, duduk okey, tengah okey. sana. Boleh dating-dating dengan Datuk K dulu. Jangan tengok cik tak? Okey, tak. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Tinggal 12 set saja. Tadi dah sold out. Kita dah sold out kan lagi. Set 3 saja. Kak Iti tengok saya nak lebih ganas. Lepas tu kuning kuning sekarang ada lagi 3 sahaja dapat sampul raya. Dapat apa lagi kakak? Dapat apa sayang? Dapat lagi ni
cleanser awet muda. Dapat lagi 2-way cake bedak 02 natural base. Dapat mascara waterproof by Easy. Jangan tengok cepat. Easy to remove sol. Okay, Tim. Nah, kita buat macam jom kita balik. Kita panggil lah tiap minggu Mek Dinda buat boleh tak? Kak Iti hari-hari pun tak apa Kak Iti. Oh ya ke? Sehari-hari tengok saya nak hantar anak sekolah weh, anak nak basuh pinggan apa semua tak boleh hari-hari tengok. Minggu sekali boleh. Okey boleh. Mek ni lap dulu gigi tu. Ada. Kak Iti gigi cik mungkin Kak Iti lap kau. Betapa bestie dia kita dua ni. Aduh habis lah. Tak kisahlah saya macam ni ya. Tak apalah, Tapi kita buat Alhamdulillah, jemputan host special lah. Alhamdulillah. Special jemputan. Nanti kita jemput Mek Dinda tiap-tiap hari nanti suami bising tau. Nanti suami bising Kan. Tadi dia kata, kan. kan. Ni siapa suami ni? Dia kata kan. Tapi kita tak nak suami saya lah orang yang paling siap beli baju ya ke? untuk live bersama Datuk Seri Siti Nurhaliza. Terima kasih nama suami. Alhamdulillah. Nabil. Terima kasih Nabil sebab support ya Mek Dinda untuk Ya, datang kat sini. Tu backflip tu. Ya ke? Backflip. Terima kasih Okey. Kak Iti yang jemput cik. Okay, kita nak habis apa lagi ni? Habis kita buka tu. Okey. Habis kita buka ni. Ni blusher lah blusher. Sebab favourite Kak blusher Iti. cantik. Siti nak biar semua wanita yang ada kat sini kena pakai blusher ni. Sebab blusher ni memang cantik warna dia. Mek Dinda, Ya. pergi duduk Mek Dinda pakaikan blusher. tak Boleh. Silakan. Walaupun saya nampak macam maklum. Dah. Okey. Saya punya brush mana ya? Mana ya? Oh dalam beg saya. Ada tak brush saya? Terima kasih untuk 2 Ya. million. Kak Iti dah 2 million dah kita. Yelah dia orang tuntut satgi. Tak apa, saya kita bagi je depan dah. Okay. Jangan risau nanti kita bagi. Nak apa request saja. Kak Iti tengok cik. Mana? Apa dia? Cik nampak macam maklum. Taklah mana ada Cik. Cik nampak macam maklum. Tapi tak apalah. Inilah rahsia Ish, Tak ada, comel. Macam. Jom kita posing. Janji. Ambil gambar. Selalu cik lah yang hidung belum. Nah, Ish lo, cik ni lo. Okay. tu susuk tu tak, dia selalu terkeluar. Tu dah tolak selalu. Gitu. Ayah member saya kat situ. Kak Ngoh, saya adalah Kak Leong. Hak ni adalah Kak Cik. Okay, touch up pula. Acap, alright. So, Kak Iti kata tolonglah sold out kan Kak Iti punya blusher. Gelak bunyi apa? Okay, ni. Blusher ni adalah blusher yang Kak Iti pakai. Tapi ni pakai daripada pukul berapa? Memang macam Ini tahan. daripada, betul, daripada dekat rumah tadi dalam pukul, sebab Kak Iti keluar tadi sebelum kita live, Kak Iti ada shooting dulu. Ya. Okay, bila Kak Iti shooting pukul 10, make up pukul 10 tadi. Pagi no. Loh, pukul berapa dah? Punyalah tahan blusher ni. Makna kata memang sesuai di pagi raya. Order hari ni sebelum raya sampai nah. Okay. Okay lah. Zoom. Rakam dah. Okay, jadinya ni blusher. Okay, pinkan. Kita akan pinkan. Blusher yang ni kod dia adalah kod Topaz Rose. Dia ada 3 warna sebenarnya. Okay, ni cantik. Ini favorite bagi siapa yang suka warna pink. Ini yang ada glitter. Ini ada shimmer. Malik dah mata dah. Malip. Yang ni pink. Cantik. Yang ini Kak Iti suka pakai hari-hari sebab dia Cantik. nampak warna kita muka Natural. macam blushing je. Oh, natural blush. Macam Mek Dinda Cek. pakai sekarang. Oh, cik pun pakai ni kan. Nampak macam kita senyum. Macam blushing no. Okay, zoom pun tak lawak. Memang lawak Yang tu zoom, yang ni lagi dekat. Memang lawak. Okay, ni blusher yang kita akan pakai. Kita nak top up. Walaupun Kak Iti dah pakai daripada pukul 10 pagi. Ni cara cik apply. Slow. Tak sakit kan? Okay. Takut cik. Ya Allah, collagen. Collagen ni. Kak Iti pakai apa? Beauty essence ke? Yelah, mestilah. Selalunya orang macam ni, tapi cik tak selesa cik kena macam ni. Wangi lah, ya Allah. Tapi sangat cantik ya Allah, collagen. Dia macam lantern brush tu balik. Yang ni colour dia adalah Topaz Rose.
Kak Iti check kan, suka pakai blusher macam kat bawah sikit nampak macam Barbie doll. Okay, boleh. Okay, saya check pakai, okay tak payah. Kak Iti punya brush ada lagi satu, cik ambil lah. Ambil lah. Okay, tengok dekat atas. Makcik kau lawa. Tengok tu. Ya Allah, betul ke aku mimpi ke ni lah? Asal macam mimpi. Bismillah. Kulit pun halus. Okey ke? Okey tak? Cantiknya. Okey, macam MD suka Okey, letak tambah kat lagi hidung. sikit. MD macam suka letak kat hidung juga. Okey. Okey, tengah atas. Tolong beli, jangan lalai. Yang ni cantik tau, nak pakai di apa kayu nanti kan kita kan. Sebab apa tahu warna ni orang tak nampak kita macam merah sangat lah muka dia tak. Dia nampak macam blushing muka yang tiba-tiba kena matahari panas duk main kat padang tu kan. Dia natural. Betul. Dia bukan macam baru lepas kena penampak. Kan? Dia natural. Okey, macam cik nak buka hidung juga boleh? Boleh. MD gigi kena lipstick. Tak kisah. Bismillah. Dia kecil ni tu. Tak ada pakai tau. Tak ada pakai. Dari bawah pun lawa. Dari atas lawa, dari kiri lawa. Sebab tu lah bidu wanita ni kan. Tak betul Kaiti. Tak ada tu mana ada kena-mengena. Tak ada lah. Nah, lap gigi. Oh, gigi pula. Lapkan? Jangan. Okey, ni blusher Topaz Rose. Sekarang harga RM24 daripada RM30.90. Tolong beli favorite Kaiti. Yeah. Siapa yang dah beli tulis done order. Tolong sikit beli. Tolong beli. Okey, RM24 saja. RM24.71 sahaja. Tengok blusher kami menyala tak? Ni blusher kami dua sama, Topaz Rose. Tapi Mek Nina nampak maklum lah macam biasa. Mana ada, tak baik. Elok. Cik memang insecure sekarang ni. Tapi tak apalah, Cik akan mula memakai Beauty Nest. Ni semua ada lagi stok kan? Ini dia. Ni semua Cik nak pakai. Cik akan start makan. Ini Beauty Nest, minuman sarang burung. Memang bagus sebab bagus untuk kulit, bagus untuk paru-paru dan juga dia ada makanan sunnah dalam ni. Ada pomegranate, ada madu, ada kurma. Bulan puasa elok lah. Bulan puasa elok. Rasa dia macam apa tau? Rasa dia rasa macam makan air di cikang. Cikang. Ni Cik tak try. Cik tak sama nak Ni kita bagi sekejap lagi. Kita bagi nak buat Cik beli. Bagi boleh rasa. Nak bagi Dia ya? boleh makan satu family. Banyak ke isi dalam tu? Dia ada dalam satu kotak ni ada 6. Betul? 6 pouch Andy nak makan tu Grand Me Up. Ini Afia punya kesukaan ni. Afia pun suka. Kan penuh kan? Dia bukan kecil tau. Penuh. Ni MD ambil Nila ni kan dia tengah mengecil kan. Bagus ini saya sok ambil ni. Sok Grand Me Up, buka puasa pun Grand Me Up. Nasi makan sikit je. Sama. Multigrain. Memang bagus buat anda rasa kenyang lama. So tak adalah nak makan macam-macam lagi. Yang tu ada dalam beg kuning tu. Nak buka tak? Ini ada ke dalam beg kuning? Ada. Okey, kita masukkan. Marilah. Yang ni lah rahsia ni lawa. Suara. Suara kalau batuk-batuk ke rasa tak sihat badan, minum ni. Memang bagus. Yang ni yang dimakan sok sahur. Betul, sahur dengan berbuka. Kalau nak ganti makanan yang macam nasi, kita tak nak makan nasi kan, kita boleh ambil ni. Betul, Cik ambil ni. Toti love you. Tak apa, nanti saya cakapkan. I love you too. Kat situ sini. I love you too. Thank you. Alright. I love you too. Okay, jom cepat. Macam Era. Dan cakap. Macam Era Fazira kan? Cakap. Okay, Grand Me Up bag nombor berapa tu? Pin kan? Okay, dekat bag nombor 1 sekarang kita dah pin harga dia kalau asal RM55 tapi sekarang RM46.74 sahaja. Ui, mana Acik masa Cik beli harga RM50 kan? Ni murah-murah lagi. Dalam ni ada 10 sachet. Cara nak ambil senang je. Koyak, lepas tu bancuh ni air hangat. MD makan tu kan? Jangan hangat sangat. Warm je. Warm je nak. Okay, boleh Cik buat warm. Jadi tak ada malam-malam kan Cik lapar Cik buat lah. Cik tak mau makan nasi, nanti gorgon. Jadi Cik ambil ni, Cik kenyang sepanjang hari. Yang ni macam tiba tu ayam belakang. Kan? Tak perlu pun Mek Dinda. Tak ada nak bagi dia list. Okay, nanti tengok dekat warna topaz tu boleh tak? Boleh. Topaz kat saya kot. Ni, yang ni. Okay, ni kalau topaz dekat sini, zoom dia. Ni kalau kat pipi bestie. Macam blur sikit kan? So anda nak okay, dia sebenarnya nampak dia punya tekstur pun sangat halus. Bila anda sapu kat muka, dia memang terus dia apa orang panggil
Kalau masa orang putih beautiful tu lah. Dia macam terletak tu. Beautiful dan dia pigmented sangat. Pigmented, no? Dia macam colour dia tu tahan lama daripada 10 pagi. Tak set kata sampai law ni. Yeah. Jadi inilah blusher local brand yang kita kena beli. Ya, saya pakai kat Mek Dinda, cantik. Dia kulit cantik kan. Alamak. Macam kentang. Jenis kering ke tepung? Ya Allah. Jenis kering ke tepung? Kak Iti apa maksud? Tepung. Tepung. ubi ke tepung Bukan gandum? krim Dia tidak krim. Dia memang tepung. Dah kita cakap tepung juga. Okey. Jadi kalau anda pakai memang tak perlu tenyir banyak-banyak. Sikit-sikit je layang-layangkan dekat pipi. Betul. Memang warna dia keluar dan cantik di pipi, di pipi anda. Dia tak nampak terlalu merah, tak nampak terlalu coklat. Masya Allah. Dia memang warna-warna muka kita blushing. Ya betul. Kak Iti akan nampak. Kak Iti memang nampak lagi muda sebab Andy tak on ni lagi. Tunggu Zat. Aku akan on minggu depan. Pastikan kami akan nampak sebaya. InsyaAllah dah comel doa dah ni. Tak apalah Kak Iti. Daripada berapa ke berapa? Daripada 87 8 ke lebih. 58. Masya Allah. Alhamdulillah perempuan ni kan bila kita dapat capai matlamat kita, syukur kan, happy sangat. Alhamdulillah rezeki Sana tahniah. lagi banyak dah. Sihatlah sihat kita nak. Sehat, yang penting kita sihat no? Betul, Kak itu Iti nombor dulu satu. pun kalau Mek Din nak tahu, Kak Iti 80. Lebih kurang lah kita nak. Lebih kurang. Tu dah cik dah tengok lagu raya sebelum ni kan? Oh, Yeah. kita sama-sama gor-gor dulu. Kita tak malu nak kata macam tu tau. Tapi kita kena Ada usaha. ada usaha. Ya, apa pun cara kalau kita nak kurus, penting usaha dan kita kena disiplin, betul. Betul. Makan pun kena jaga. Jangan kata tak jaga makan. Makan yang paling kena jaga. Betul. Kak Iti saya suka yang ni sebab dia tak ada gula, dia ada stevia, betul? Betul, kita pakai stevia. Yang ni tak ada gula, stevia. So boleh ambil sepanjang hampa nama Yikmet. Ya. Awak sediakan bawal. Saya nak jadi Datuk Seri Siti Nurhaliza. Okey, pakai bawal. Okey, jom. pakai bawal. Kak Iti nak nyanyi. Kak Iti nak nyanyi. Sebab ada janji tadi kan ada 2.2 dan nanti dia menuntut. Betul. Jadi kotak yang raya tu ada nak tambah lagi ke? Habis Kak dah. Iti, habis Terima kasih terus. nak Masya menghabiskan. Allah. Yang Hilang last kotak tu tu pun. memang kena menekan-nekan. Ya Allah, memang tadi set raya tu dekat 200 kot kita dah berjaya jual, Alhamdulillah. Sebenarnya Kak Iti next kali kita nak live bersama, pastikan ada 5. Ada yang tanya tone blusher warna apa? Kita dah share tadi warna Topaz Rose. Topaz Rose. Dia. Topaz Rose tadi. Oh Ni ni. Kak Iti makeup Mek Dinda nah. Saya make up Mek Dinda ni. Mana yang baru masuk hari ni, saya make up Mek Dinda. Saya make up dia ala-ala Thai look. Ala-ala Kak simple Iti. je. Ala-ala saya punya look. Cuma Mek Dinda tak pakai bulu mata. Pakai bulu mata lagi meletup. No, so cik nak pakai bawah Sat dah. Boleh. Kak Iti Kak Iti nyanyi. cik bawa diri Sat, cik pergi pakai bawah lagi cik main Okay, lain. baik. Ya, Okay. boleh bawa diri dah tak ada cik. Boleh. Dia biasakan tau, lepas ni kalau IMD tak ada. Ya, nak kena belajar tu ilmu menekan-nekan tu. Sentiasa merindu. Baik, kita jemput lagi. Tak, macam mana boleh bagi orang menekan orang beli tu Kena belajar lah. Nanti peminat saya, follower saya terkejut bila saya menekan-nekan. Okey. Siapa yang nak cari blusher? Tengok Siti Nurhaliza tak jadi. Okey, cepat beli blusher ni sekarang juga. Nampak ni blusher ni macam tu ke? Lagi. Alamak, tak pandai lah. Macam tak kena ni. Macam tak kena kan? Macam tak kena. Biarlah Siti Nurhaliza macam tu je. Okay, ni blusher ni warna dia Topaz Rose. Dalam banyak-banyak blusher terbaru fresh colour saya, kita ada 3 warna. Tapi yang paling saya suka pakai untuk hari biasa ni memang Topaz Rose Sebab apa? Warna dia nampak natural, nampak muka kita blushing-blushing je. Tengok dia gelak-gelak aje, lembut sangat. Ya, kita ada 3 warna ni hampa semua kena beli. Sebab apa? Nanti pakai baju warna pink, boleh pakai warna pink. Nanti pakai baju tambah baham. Tak boleh lah. Okay. Okay, patutlah saya punya live host. Sebelah tu saya dengar suara dia, ya Allah. Daripada hujung office sana memang boleh dengar. Suara menekan-nekan tu Okay, siapa nak beli sekarang sebab harga dia memang RM24.71 saja. Harga sebenar RM30.90. Hari ni masa saya live saja RM24.71. Okay, beli sekarang.
Sebab apa? Kalau anda beli sekarang, kita akan hantar, kita post, anda boleh pakai Ramadan, Syawal nanti dah comel loteh, dah muka dah macam ni, macam muka macam saya, warna dia dan macam Mek Dinda tadi saya dah pakaikan. Memang cantik, saya tak tipu dan anda akan tak menyesal sebab warna ni warna paling cantik. Tak cukup tekan Tok T, tak apalah, biar Mek Dinda je tekan. Untuk Sabah Sarawak. Okay, hari ni last day juga untuk siapa daripada Sabah Sarawak membeli. Okay, siapa-siapa daripada Sabah Sarawak membeli, memang kita akan post, anda sempat pakai. Hari ni last. Okay, cepat beli sekarang. Warna cantik, blusher ni saya tak tipu siapa kulit apa pun, cerah ke tan ke, boleh pakai sebab warna dia memang cantik di wajah anda. Okay, dan satu lagi, nak nyanyi kan? Dah 2.2 dah. Baik, anda nak lagu apa? Sila komen dekat bawah. Saya nak tunaikan permintaan. Okay, 2K kod 2 tak ada lagi ke? Dia orang tanya. Belum sampai Malaysia. Alamak, kita tengah shipping dia. Sebab sekarang kan dengan Dengan keadaan shiu kata boom. Kita punya shipping tu ada ambil masa sikit. Okay, so cepat. Lagu apa saya nak nyanyi ni? Alamak, jodoh lebaran lah pula. Tak hafal lagi lah, dek. Okay, Raya. lagu baru lah, lagu baru boleh? Cepat tulis kat situ. Kalau siapa yang request banyak tajuk lagu yang saya pilih, nanti kita boleh nyanyi. Okey, lagu apa? Sesuci Lebaran, Mekah Hari Raya lagi, Mekah Hari Raya lagi, Air Mata Syawal lagi, Nazar Lebaran, Raya Bersama. Raya bersama dengan siapa? Beraya dengan saya. Okey, Sesuci Lebaran, Air Mata Syawal. Alamak, dah jadi Siti Nurhaliza dah dia. Kalau ditanya Raya di mana, kalau ditanya saya. Kak Iti yang lupa lirik sebenarnya kan, bukan? Ya, betul. Cik dah agak dah. Tak, bila dia kata lirik dia tu dia tukar sikit, saya dah tak tahu yang mana tu. Dah masuk. Dia macam ni. Tahun ni semua raya di mana? Allah. Betul. Percaya Allah ya kat sini. Ni blusher kami tak sah ni, Topaz Rose. Tetap Kak Iti saya pakai bawal pun masih lagi kentang. Tak ada mana. Alamak, Kak Iti memang. Ya Allah. Okay, kena minum ni ya. Kena minum Okey, ni. kita minum ni Kak Cik nak. Balik nanti minum. Okey, nak bagi apa Kak Cik ni? Okay. Bio Essence. Nanti jangan lupa bagi Mek Dinda Bio Essence ya. Nak suruh dia nampak macam apa? Adik-adik. Ya, betul. Okey, Bio Essence kena minum, dek. Ya, dek. Kenapa? Ya, ini bagus Itu lah. untuk dalaman dan dia tunjuk dia akan result dia pada kulit kita. Gebu, cekam. Betul. Dalaman untuk wanita juga bagus. Ni tudung Afia kan? Ini tudung Afia. Afia Afia cantik by yang Siti ni. Nurhaliza, tapi ini dah habis, dah sold out. Dah sold out. Kita tak repeat balik. Macam mana kita nak beli ni kan? Keluarkan lagi edisi. InsyaAllah. Ya, okey. Lagu apa? Lagu apa? Nak lagu apa? Air Mata Syawal. Air Syawal. Saya akan menari di belakang. Mekah Hari Raya. Okey. Air Mata Syawal. Banyaknya Air Mata Syawal. Okey lagi? Lagu-lagu lama daripada anak-anak. Kena cari ni lah lirik. Okey. Tolong ambilkan saya punya ni, nak cari lirik. Bagi Kak Iti bersedia dulu. Kita yang mana yang nak check out, kita check out lah ni. Sebab apa, minimum Lagu apa? Cepat-cepat komen. Alhamdulillah kita dah sold out dah semua benda kat sini. Pergi sold out kan lagi dekat Kuningan. Ya. Kau buat dekat video. Okey. Ya, yang ni. Ni Kak Iti nak bagi. Oh, yang ni cek makan. Ada dalam peti ais. Ya, Tak kena tipu, ambil tak? betul. Kena ambil. Kena ambil tiap-tiap hari. Okay, ni Hari-hari dah dah. lama dah ni. Ni dah lebih daripada Bio Essence dah masuk tahun ke berapa? 6 tahun. Dah 6 tahun. Semenjak kita keluarkan sampai sekarang. Ini Meletup. Ya. Sedap pun sedap kan? suami Rasa pun strawberry. suka. Suami pun makin sayang. Okey, nanti PM tepi. Baik. Alright. Okey, nampaknya lagu Mekah. Mekah di hari raya. Okey, Mekah Hari Raya. Hari Raya ya. Ambon boy. Belajar lah lagi 3 million. Mana Kan? tahu. Kan? Lilak. Selamat Hari Raya. Anyam tak anyam. Salah kan? Betul. Ya, baik. Lilak. Okey, so siapa nak lagu Mekah Hari Raya? Saya. Betul tak? Okey, Kak Iti nyanyi sikit ya. Kita Kak Iti, jangan banyak-banyak tau. Lepas tu Mek Dinda nyanyi Makan Hari Raya. lagu lain. Boleh. Okey, lilak lah. Okey.
Kita ambil yang part yang catchy lah ya. Miskin kaya tua muda bermaafan, di bawah sayungnya gemar tabir hari raya, senyum tawa sanak saudara, mewanginya bunga rasa, ku syukuri nikmat Tuhan Maha Esa. Miskin kaya tua muda bermaafan, di bawah sayungnya gemar takbir hari raya, senyum tawa sanak saudara, mewanginya bunga rasa, ku hulurkan tangan seikhlasnya, pohon diampunkan dosa, salah dan silapku para semua. Yeay. Okay, Mek Dinda pula nyanyi. Okay. Ini sebab tadi dah nyanyi lagu sedih, jadinya Mek Dinda sedang dalam in karakter. Okay. Lagu apa pula? Okay, kita terus sambung lah. Lilap, selamat. Okay, lilap raya ya. Okay. Okay lah. Bagi Kak Iti baca dulu apa yang ada. Kita sampai pukul berapa? Kesian Mek Dinda, suami tak dia balik tunggu. untuk Kak Iti sini. Oh ya ke? Betul. Jadi lagi bagi beauty Excel jatuh. Boleh. Beauty ni satu nak. Boleh. Okay. Ya, tak apa kita bagi Kak Iti cari dulu lirik lagu. Macam mana lagu ni? Kak Iti, ya Allah, saya Macam ni mana, tak tahu nak macam mana? cakap. Macam mana? Okay, dah. Hari Ya. Raya. Ya, 1, 2, 3. Rai hari raya, bermaaf-maafan semua, ampun salah silap, lilap hari raya. Rai hari raya, pakai baju raya sama, cahaya gemerlap, lilap, selamat hari raya. Lilap lap, selamat hari raya. Pensan. Mama tu tawan. Angah dengan Tok Ti beraya bersama tadi tu. Ya. Torina tak sah gigi dekat pula kot ni. Gigi dekat lipstick pula. Ya, maklumlah gigi baru ni. Yalah, semangat. Terima kasih Kak Iti untuk Okey, terima kasih juga. Terima kasih banyak. Alhamdulillah. Kita dah habis ke belum? Oh. Nak habis pun tak Dah apa, tak habis pun tak apa Allah, kan. Masya Allah. Tapi kena bagi rindu juga, tak boleh berhabis bang. Ya, nanti kita jemput lagi nah. Ini kita alih ke tepi dulu nah. Kita ke tepi. Kita tak, saya ni pakai kasut tinggi. Mek Dinda tak pakai kasut tinggi, sebab tu saya tinggi sikit daripada Mek Dinda. Kalau dia pakai kasut tinggi macam tu ha. Tak apalah. Cik kan macam kentang kat sini. Janganlah. Okay, by the comel. way, terima kasih Kak Iti untuk semua. Terima kasih jemput Cik. Terima kasih Sudi. Terima kasih juga. Kau bagi ucapan ni, jangan nangis. Makcik jangan nangis. Makcik dari tadi terharu. Terima kasih memilih Cik. Ya, Ini sama-sama. adalah impian Terima kasih. Cik. Alhamdulillah Cik dah buat daripada 2018 sampai sekarang. Ya, itulah. Saya pun terima kasih juga Mek Dinda kerana sudi menerima pelawaan saya. Sebab apa? Saya rasa kita perlu support each other. Kejap. Ya. Saya tak buang harga kau. Oh, nampak sangat. yalah. Tak Tu apa Cik beli kata, suami Cik kata nak layan Tok Ti. Dia beli baju, beli tudung baru. Tak mahal kan? Tak apa, nanti kita bagi tudung. Tak kita dong. Hafiyah by Siti Nurhaliza. Bagi. Janganlah bagi. Jangan bagi. Terima kasih. Okey, mari kita sambung balik. Terima kasih Kak Iti. Okay, terima kasih untuk masa yang diberikan. Sebab saya faham Mek Dinda pun busy juga. Dia pun ada produk dia juga. Tapi dia support produk saya. Dan inilah yang sebenarnya kita nak sesama usahawan kita kan, support each other. Betul. Dan Alhamdulillah hari ni semua yang dah beli produk saya, jangan lupa insyaAllah akan sampai sebelum raya dan dah boleh pakai masa raya nanti. Kak Iti, siapa yang dah beli produk jadi macam MD, jadi affiliate yang berjaya untuk produk Simplicity. Sebab setiap produk yang kita jual Simplicity, commission pun agak tinggi. Terima kasih Kak Iti nak. Untuk Mek Dinda kita bagi, siapa-siapa nak jadi affiliate saya pun dipersilakan. Best. Alhamdulillah. Alhamdulillah untuk hari ni Kak Iti. Terima kasih banyak-banyak. Salam. Terima kasih juga. Thank you. Salam. Lama sikit dah. Tak nak balik dah.
Okay, yang baik Sorry semua datang dah, dari kalau- Allah. Yang baik semua datang dari Allah. Yang kau boleh check nah. Ya, sama lah sama. Sorry kalau ada kasar bahasa ke apa kan, tersilap cakap. Okay. Oh, dia pegang lama-lama ni tu. Tak kisahlah. Okay, terima kasih pada semua. Okay, nanti kita akan live lagi. Ya, nanti kita buat lagi special live bersama dengan Mek Linda nanti insya-Allah kalau dia free. Okay, terima kasih bagi yang telah pun membeli produk Simplicity hari ni. Kita nak ucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. Okay, jaga diri. I love Terima you. kasih. Cantik di pagi raya macam Datuk Seri Siti Nurhaliza. Masya Allah. Bye. Mak.